Di tengah panas terik Kuala Lumpur yang membahang jalan raya yang sibuk dengan kenderaan tidak pernah sunyi. Di satu sudut kecil di kawasan Chowkit, tempat rumah flat lama berhimpit-himpit di lorong belakang yang berliku, seorang wanita tua masih melangkah setiap hari dengan kaki yang kurus, tangan memegang berkas surat khabar lama yang renyuk. Namanya Makcik Kiah, 70 tahun. Wajahnya penuh kedutan masa badannya membongkok, baju kurung lamanya basah lencun dengan peluh. Orang kampung memanggilnya dengan nama yang biasa, Mak Kiah, penjual surat khabar. Kehidupan Mak Kiah adalah rangkaian hari-hari yang sukar dan kesepian. Suaminya meninggal dunia awal, anak tunggalnya hilang tanpa khabar sejak berusia 18 tahun. Rumah kecil itu adalah satu-satunya miliknya, tetapi atap zinknya telah berlubang setiap musim hujan adalah musim bocor. Walaupun begitu, dia tetap hidup senyap menderita, tidak mengeluh kepada sesiapa. Dia hanya mempunyai satu ketakutan, mati dalam kemiskinan tanpa sesiapa pun yang tahu. Namun mungkin di tempat yang paling terpencil itu, satu takdir yang paling aneh dalam hidupnya bermula. Hari itu hujan turun secara tiba-tiba di tengah hari. Hujan di kota tidak lebat, tetapi cukup untuk mengubah lorong itu menjadi aliran air kecil. Mak Kiah terhuyung-hayang berlindung di tepi dinding, berusaha melindungi surat khabar lamanya daripada basah apabila sebuah kereta mewah meluncur laju. Roda kereta itu menyimbah air kotor ke atasnya. Kereta itu berhenti mengejut. Pintu terbuka, seorang lelaki muda keluar, tinggi, berkulit cerah, berwajah tampan. Dia segera mengambil sapu tangan untuk mengelap Mak Kiah, mulutnya bertalu-talu meminta maaf. Mak Kiah mendongak, matanya yang kusam terhenti pada wajah itu. Seorang lelaki berusia sekitar 20 tahun yang bercakap lembut, matanya penuh penyesalan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Adam, pelajar tahun pertama Universiti Malaya jurusan Seni Bina, anak tunggal Dato' Razak, pemilik konglomerat pembangunan hartanah terbesar di Kuala Lumpur. Entah mengapa sejak hari itu Adam sering datang mencari Mak Kiah, kadang-kadang membawa sedikit makanan, kadang-kadang membelikan sepasang selipar baru. Mak Kiah pada mulanya segan dan malu, tetapi hatinya menjadi lembut apabila melihat pandangan tulus anak muda itu. Dalam cerita-cerita ringkas tentang kehidupan Adam secara beransur-ansur menemui kedamaian yang telah lama hilang daripadanya pada Mak Kiah. Manakala Mak Kiah setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan tiba-tiba merasakan sejenis perasaan yang luar biasa hangat dan samar-samar. Daripada rasa syukur, Mak Kiah mula menghiasi kisah hidupnya dengan kesedihan yang menyayat hati, membuat Adam semakin bersimpati. Dia bercerita tentang hari-hari kelaparan, tentang anak lelakinya yang nakal meninggalkan rumah, tentang malam-malam dia tidur dalam bunyi hujan yang sejuk membeku. Setiap kali Adam mendengar, matanya berkaca-kaca, hatinya direntap kasihan. Orang kata rasa kasihan mudah membuat orang buta. Dan mungkin Adam sudah mula melangkah ke jalan itu. Sejak bertemu Mak Kiah, dia tidak lagi melepak dengan kawan-kawan, tidak lagi mempercayai gadis-gadis muda yang cerewet. Dia percaya bahawa perasaan sederhana dari seseorang yang berpengalaman adalah yang paling tulus. Dia mengasihi Mak Kiah bukan hanya seperti seorang ibu, tetapi secara beransur-ansur seperti seorang sahabat karib, seseorang yang dia rasa ingin lindungi sepanjang hayatnya. Manakala bagi Mak Kiah, di mata yang kusam kerana usia, cahaya wang dan kehidupan mewah tiba-tiba berkilauan seperti tidak pernah ada. Hatinya mula membara keinginan yang dia sendiri tidak sangka. Adakah Tuhan telah membukakan jalan baginya untuk mengubah hidup? Pertemuan yang kelihatan kebetulan tetapi sebenarnya adalah permulaan bagi rangkaian tragedi cinta wang dan hati manusia yang kemudiannya akan mengejutkan seluruh keluarga. Adam. Sejak hari itu Adam hampir berubah sepenuhnya. Setiap petang selepas tamat kuliah, dia akan membelok keretanya ke lorong kecil di Chowkit untuk mencari Mak Kiah. Di rumah lama itu, atap zink berlubang, bunyi hujan menitis bersatu dengan bau hapak dan tanah. Adam duduk berhadapan Mak Kiah, mereka berbual seperti telah mengenali satu sama lain sejak azali lagi. "Makcik, saya bawakan nasi untuk makcik ni. Hari ni ada asam pedas ikan kembung, saya tengok makcik suka lauk ni." Hato Adam meletakkan kotak nasi di atas meja, suaranya lembut. Mak Kiah memandangnya, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah Adam, makcik dah tua, tak ada apa-apa yang berharga pun, kenapa kamu perlu buat begini? Kamu fokus belajar, jangan bazirkan wang untuk badan tua ini lagi." "Saya tak rasa membazir pun makcik. Saya cuma nak makcik makan dengan baik, jangan tinggalkan waktu makan lagi. Di rumah saya banyak makanan berlebihan." Adam tersenyum, senyumannya yang ikhlas membuat hati Mak Kiah tiba-tiba lembut. Senyuman itu sungguh hangat. Sudah berapa lama dia tidak dipedulikan atau sekadar dibawakan sekotak nasi yang masih hangat.
Setiap kali melihat Adam, dia teringat akan anak lelakinya yang hilang juga, sebaya itu juga pernah memandangnya dengan mata penuh kasih sayang lalu hilang tanpa jejak di tengah kehidupan. Tetapi berbeza dengan anaknya dahulu, Adam tidak berpaling. Dia datang setiap hari tekun seperti satu kebiasaan. Mak Kiah secara beransur-ansur terbiasa dengan bunyi motosikal berhenti di hadapan pintu setiap petang, terbiasa dengan bau bersih dari baju Adam yang tercium. Di rumah yang lembap itu seluruh kawasan mula berbisik-bisik. Anak siapa yang hari-hari singgah rumah Mak Kiah tu nampak asyik bawa makanan sedap-sedap aja, kata seorang wanita penjual sayur. Seorang lagi menjawab, dengar kata anak orang kaya nampak gaya sayang sangat pada makcik tu. Mak Kiah mendengar hatinya berdebar-debar gembira kerana orang iri hati, bimbang kerana takut orang mengumpat, takut Adam tahu lalu menjauh. Jadi dia mula lebih berhati-hati dalam perbualan. Dia bercerita tentang hidupnya yang susah, tentang malam-malam dia kelaparan tetapi tetap menjaga harga diri, tidak meminta-minta kepada sesiapa. Dia menangis air mata yang sebenar tetapi juga sedikit perhitungan. Setiap kali begitu Adam akan memegang tangannya, suaranya bergetar. Saya janji mulai sekarang makcik tak perlu susah lagi. Saya akan jaga makcik macam keluarga sendiri. Janji itu membuat hati Mak Kiah bergetar. Seketika dia merasa seperti hidup semula disayangi, dipedulikan. Tetapi pada masa yang sama satu pemikiran berbahaya mula menyelinap dalam fikirannya. Jika anak muda ini benar-benar menyayanginya, siapa tahu Tuhan akan mengubah nasibnya. Hari-hari berikutnya Mak Kiah secara beransur-ansur berubah. Dia rajin menyikat rambut, membasuh pakaiannya dengan bersih, memakai sedikit bedak putih lama. Setiap kali Adam datang dia cuba tersenyum lembut, suaranya kecil dan lemah menunjukkan dia seorang yang lemah dan menyedihkan. Adam tidak menyedari apa-apa, hanya semakin kasihan. Suatu malam Adam membawa Mak Kiah ke taman di tepi Sungai Klang. 1. Cahaya lampu kuning memancar ke permukaan air yang beriak angin bertiup perlahan. Mak Kiah perlahan-lahan menyandarkan kepalanya ke bahu Adam. Pada saat itu anak muda itu tidak menolak, dia hanya berdiam diri, jantungnya berdebar laju, matanya menerawang jauh. Manakala Mak Kiah merasakan jantungnya bergetar, tetapi bukan kerana cinta yang suci, tetapi kerana perasaan lain, sesuatu yang sepanjang hidupnya dia tidak pernah berani impikan. Malam itu apabila Adam menghantar Mak Kiah pulang, orang-orang di kawasan itu memandang mata separuh ingin tahu, separuh curiga. Mak Kiah melangkah masuk ke dalam rumah, duduk bersila di lantai simen yang sejuk, jantungnya berdebar kencang. Dia memandang cermin lama yang memantulkan wajahnya yang berkedut dan berbisik perlahan, Makcik Kiah, adakah Tuhan sedang memberi peluang kepada Makcik untuk mengubah hidup? Dan pada saat itulah seorang wanita tua miskin, seorang anak muda kaya mula melangkah ke jalan, emosi yang bercampur bau simpati, cinta dan ketamakan yang menunggu peluang untuk bangkit. Hari-hari berikutnya Adam datang ke rumah Mak Kiah lebih kerap. Anak muda itu seolah-olah menemui tempat yang damai di tengah kehidupan yang penuh tekanan. Di rumah Adam dikawal ketat oleh ibu bapanya, setiap perkataan perlu ditimbang. Tetapi di sini, di rumah usang dan wanita miskin itu, dia dapat hidup jujur dengan hatinya. Petang itu hujan gerimis turun. Mak Kiah duduk di kerusi kayu lama, rambut putihnya terurai di bahu. Adam masuk membawa baju hujan yang masih basah. Makcik, basah dah tu, biar saya ambilkan tuala untuk lap, kata Adam, suaranya penuh kerisauan. Mak Kiah perlahan-lahan menarik bahunya. Sudahlah Adam, makcik dah tua, basah sikit tak apa. Tetapi Adam tetap perlahan-lahan mengambil tuala kering mengelap rambutnya. Gerakan Adam yang berhati-hati dan lembut membuat Mak Kiah bergetar, perasaan aneh membanjiri hatinya. Kamu sungguh pelik, kenapa kamu baik sangat pada makcik? Dia bertanya, suaranya serak bergetar. Adam tersenyum, matanya bersinar. Sebab saya sayang makcik, di sisi makcik saya rasa tenang sangat. Saya tak tahu kenapa, cuma saya tak nak makcik susah lagi. Kata-kata itu jika diucapkan oleh orang lain mungkin hanya kata-kata kosong. Tetapi bagi Mak Kiah, seseorang yang telah hidup 70 tahun tanpa dipedulikan sesiapa, setiap perkataan adalah seperti ubat manis. Dia merasa dirinya muda semula, jantungnya berdebar laju, matanya berkaca-kaca. Dia memandang Adam lama, seolah-olah ingin mengingati setiap garisan pada wajah anak muda itu. Perasaan itu membuat dia takut tetapi tidak dapat berhenti. Hari demi hari Mak Kiah mula bergantung kepada kehadiran Adam. Hanya jika Adam tidak datang sehari, dia akan resah duduk menunggu di pintu, matanya memandang ke lorong kecil. Manakala Adam pula seolah-olah secara beransur-ansur menganggap Mak Kiah sebagai ahli keluarga terdekatnya.
Suatu petang Adam membawa Mak Kiah makan di sebuah restoran kecil di tepi sungai. Pelayan memandang mereka dengan pandangan pelik. Seorang anak muda berbaju kemeja putih bersih duduk berhadapan seorang wanita tua berambut putih berpakaian sederhana. Tetapi Adam tidak peduli, matanya hanya mengikut setiap gerak-geri Mak Kiah. "Makcik rasa makanan ni sedap tak sedap? Dah lama makcik tak makan begini. Dulu makcik cuma berani berdiri di luar pintu tengok orang makan dan teringin. Selepas ni makcik nak makan apa-apa, saya akan bawa makcik pergi." Adam berkata dengan yakin tanpa sedikit pun keraguan. Pada saat itu Mak Kiah perlahan-lahan menggenggam erat sudu dan garpu di tangannya. Satu pemikiran terlintas seperti kilat di kepalanya. Jika dapat hidup di samping anak muda ini selamanya, bagaimana ya? Jika dia tidak lagi miskin, jika dia menjadi Mak Kiah yang lain, mewah, disayangi, bagaimana ya? Sejak hari itu dia mula mengubah cara bercakap. Dia memanggil Adam anak, kemudian secara beransur-ansur menukar kepada adik Adam. Kadang-kadang dia perlahan-lahan meletakkan tangannya di bahu Adam, senyuman samar-samar, separuh sayang, separuh aneh. Suatu malam Adam menghantar Mak Kiah pulang selepas makan malam. Hujan gerimis, lampu jalan kuning pucat memancar ke rambut putihnya. Dia memandang Adam, wajah yang muda, mata yang jernih, hatinya bergetar. "Adam." Dia perlahan-lahan memanggil suaranya sebab, "Ya, jika satu hari nanti kamu tidak lagi bertemu makcik, kamu akan ingat makcik tak?" Adam tersenyum. "Saya janji takkan biarkan perkara itu berlaku. Makcik adalah orang yang paling penting bagi saya." Jawapan itu membuat hati Mak Kiah direntap. Buat pertama kali dalam hidupnya dia takut kehilangan seseorang begitu rupa. Dan juga, buat pertama kali Mak Kiah mula percaya bahawa perasaan ini mungkin adalah peluang baginya untuk keluar dari kemiskinan, melangkah ke dunia yang dia hanya berani pandang dari jauh. Manakala Adam, anak muda berusia 20 tahun itu, masih tidak tahu bahawa kebaikan hati dan rasa simpati tulusnya secara beransur-ansur berubah menjadi sejenis perasaan yang melampaui batas, dan di hadapan adalah badai besar yang sedang menanti mereka berdua. Habar angin tentang hubungan aneh antara Adam dan Mak Kiah mula tersebar di seluruh lorong. Orang ramai berbisik-bisik setiap kali melihat anak muda itu memberhentikan kereta di hadapan rumah lama. "Tengoklah anak orang kaya hari-hari datang ke tempat makcik tua penjual surat khabar tu, takkanlah sayang betul? Sayang apa bendanya, entah-entah kena pikat." Bisikan-bisikan itu pada mulanya tidak didengari oleh Adam. Tetapi kemudian seorang kenalan keluarga secara kebetulan melihatnya dan melaporkan kepada Dato' Razak, ayah Adam. Petang itu apabila Adam baru saja tiba di rumah, belum sempat meletak kereta, Dato' Razak sudah memanggilnya. "Kamu pergi mana setiap petang ni Adam?" Suaranya Dato' Razak perlahan tetapi penuh curiga. "Ya, saya pergi tolong orang susah. Saya kenal seorang makcik yang sangat susah. Saya sayangkan dia macam keluarga sendiri." Jawab Adam, matanya mengelak. Dato' Razak mengerutkan kening, meletak cawan kopi dengan kuat di atas meja. "Keluarga atau kamu sedang melakukan perkara gila? Orang kata anak saya hari-hari di sisi seorang wanita tua 70 tahun. Kamu tahu tak orang ketawakan keluarga kita?" Adam berdiam diri. Dalam hatinya setiap kata ayahnya seperti pisau menikam jantung. Tetapi daripada membantah, Adam hanya berkata perlahan, "Ayah, saya cuma nak tolong makcik tu. Saya benar-benar simpati. Saya tak peduli apa orang kata." Dato' Razak berdiri mengejut, matanya marah. "Simpati? Kamu tahu apa itu simpati?" Seorang berusia 20 tahun kata simpati pada orang tua 70 tahun. "Kamu tahu tak, orang akan fikir kamu gila. Kamu memalukan seluruh keluarga ini." Datin Salmah, ibu Adam, pada masa itu keluar dari dapur berkata lembut, "Abang, biar saya cakap dengan Adam, lagipun dia masih muda, hatinya mudah terpengaruh." Setelah Dato' Razak masuk ke bilik, Datin Salmah duduk di sisi anaknya. "Adam, ibu faham kamu simpati pada dia, tapi Adam, simpati dan cinta adalah dua perkara yang berbeza. Kamu rasa dia simpati pada kamu, atau cuma simpati pada hati kamu yang naif?" Adam memandang ibunya, matanya berkaca-kaca. "Ibu, saya tahu apa orang fikir pasal saya, tapi saya tak peduli. Saya nampak pada makcik tu perasaan yang tiada orang lain boleh berikan pada saya. Dia tulus baik, tidak berpura-pura seperti orang yang pernah saya kenal." Datin Salmah mengeluh, hatinya pedih. Dia faham anaknya sedang tenggelam dalam perasaan bercampur baur antara kasihan dan dahaga akan cinta. Tetapi dia juga tahu di sebalik seseorang yang berpengalaman seperti Mak Kiah mungkin ada jurang yang sukar diduga. Malam itu Datin Salmah diam-diam mengikuti anaknya ke lorong Chowkit.
Berdiri dari jauh dia melihat Adam ketawa dan berbual menyuapkan nasi kepada seorang wanita tua, berambut putih memakai baju sutera baru. Wanita tua itu tidak lagi kelihatan susah seperti yang diceritakan Adam. Dia ketawa matanya berkilauan, suaranya manis berbeza sekali dengan imej wanita tua miskin. Datin Salmah terkejut. Dia pulang ke rumah tanpa berkata apa-apa. Sepanjang malam dia gelisah, dalam fikirannya hanya bergema soalan siapakah wanita itu sebenarnya. Pagi esok apabila Adam baru saja bangun, telefon berdering. Itu Mak Kiah. Suaranya lemah serak. Adam, makcik letih sangat, makcik rasa makcik sakit. Kamu datanglah temankan makcik ya. Tanpa sempat berfikir Adam tergesa-gesa berlari. Dia tidak mengendahkan panggilan ibunya yang menyusul. Nanti dulu Adam, dengar ibu cakap dulu. Motosikal itu meluncur laju meninggalkan Datin Salmah berdiri di tengah halaman, hatinya direntap. Dia tahu sejak saat itu anaknya telah melangkah lebih dalam ke dalam hubungan yang tidak dapat diterima oleh seluruh keluarga. Manakala Mak Kiah berbaring di katil, matanya terpejam separuh tetapi hujung bibirnya sedikit melengkung. Dia tahu Adam akan datang dan dalam hatinya satu rancangan baru telah mula terbentuk. Rancangan untuk mengubah rasa simpati anak muda kaya itu menjadi kunci yang membuka pintu kehidupan yang dia impikan. Adam memecut motosikalnya seperti terbang di tengah kesesakan Kuala Lumpur. Dalam fikirannya hanya bergema suara lemah Mak Kiah. Makcik letih sangat, datanglah temankan makcik Yana. Hujan gerimis turun, angin bertiup kencang ke mukanya tetapi dia tidak peduli. Tiba di sana Adam meluru masuk ke rumah kecil itu, nafasnya termengah-mengah. Makcik, makcik, kenapa? Adam memanggil kuat, suaranya bergetar. Mak Kiah terbaring meringkuk di katil, mukanya pucat, nafasnya lemah. Dia perlahan-lahan membuka mata, tersenyum lemah. Adam ketu, makcik rasa makcik takkan dapat bertahan ni nak. Adam melutut di sisi katil memegang tangan Mak Kiah yang kurus. Makcik jangan cakap macam tu, saya bawa makcik ke hospital segera. Tetapi Mak Kiah menggeleng lemah. Tidak, makcik tak nak pergi, makcik takut. Orang tua macam makcik ni kalau masuk hospital cuma akan tambah susah. Cukuplah kamu ada di sini dengan makcik. Makcik rasa tenang dah. Suaranya yang lemah, matanya yang kusam seperti merayu membuat Adam tidak dapat membantah. Dia duduk di sisi mengambil tuala, mengelap peluh di dahi Mak Kiah lalu pergi memasak bubur. Rumah kecil itu sunyi, hanya bunyi hujan dan nafas tersentak. Mak Kiah memandang Adam yang membongkok di dapur, di matanya bersinar cahaya aneh. Dia tahu dia hanya demam ringan tetapi jika tidak berpura-pura sakit Adam tidak akan datang, tidak akan bermalam, dan malam ini dia ingin mencuba sejauh mana anak muda itu menyayanginya. Apabila Adam membawa mangkuk bubur, Mak Kiah berkata perlahan, kamu suapkan makcik ya. Tangan makcik bergetar sangat. Adam mengangguk menyuap suapan kecil, meniupnya agak sejuk lalu menyuapkan ke Mak Kiah. Setiap kali bibir Mak Kiah menyentuh sudu, Adam merasakan hatinya pedih kasihan dan sangat aneh, seperti benang tak terlihat sedang membelit erat hatinya. Selepas makan, Mak Kiah perlahan-lahan menyandarkan kepalanya ke bahu Adam. Adam, kalau makcik ada apa-apa kamu akan ingat makcik tak? Adam memegang tangannya berkata perlahan, saya tak benarkan makcik cakap macam tu. Saya takkan biarkan sesiapa atau apa-apa buat makcik susah lagi. Makcik kena hidup biar saya jaga. Dia perlahan-lahan tersenyum, air mata mengalir, separuh benar separuh palsu. Makcik cuma takut kamu ada orang lain nanti lupa makcik. Takkanlah, Adam berkata pantas, matanya penuh emosi. Pada saat itu Makcik Kiah tahu anak muda itu telah sepenuhnya mempercayai perasaannya terhadap makcik. Malam menjelang, Adam membentang tika tidur di lantai. Tetapi setiap bunyi batuk kecil makcik dia akan bangun berlari ke sisi katil bertanya khabar. Mak Kiah memandang bayang Adam di bawah cahaya lampu kuning, hatinya bercampur sedikit simpati dan juga satu perasaan samar-samar yang membara. Perasaan disayangi, dijaga, dianggap seperti permata. Pagi esoknya Adam bangun awal, memasak bubur, membasuh pakaian lama Mak Kiah. Jiran-jiran yang melihat semuanya berbisik-bisik. Ya Allah, anak Dato tu basuh baju makcik tua tu, nampak gayanya dah terpikat sangat, tetapi Adam tidak mendengar apa-apa. Dalam fikirannya hanya ada satu pemikiran, mesti buat apa saja supaya makcik sihat semula. Apabila dia bersedia untuk pulang, Makcik Kiah memegang tangannya, suaranya sebab Adam, kamu jangan balik rumah lagi. Di sana orang cuma pentingkan wang dan nama. Di sini makcik sayangkan kamu dengan tulus. Adam terhenti, matanya keliru. Tapi ibu ayah saya. Ibu ayah kamu kaya, mereka tak faham kamu, cuma makcik aja yang faham kamu nak. Kata-kata itu seperti pisau menikam dalam fikirannya.
Dia memandang Mak Kiah, hatinya penuh dengan perasaan bercanggah, separuh kasihan, separuh rasa bersalah, separuh tidak mahu pergi. Sebelum keluar pintu Adam berpaling, "Makcik rehatlah, esok pagi saya datang awal." Makcik Kiah tersenyum, suaranya lemah tetapi matanya berkilauan. "Ingat ya nak, makcik cuma ada kamu seorang." Pintu tertutup meninggalkan Mak Kiah duduk di tengah rumah kosong, senyuman tipis terukir di bibirnya. Dia tahu permainan telah bermula. Dan dalam permainan ini pengawal emosi bukan lagi anak muda itu, tetapi dia sendiri, wanita berusia 70 tahun yang membawa dahaga untuk mengubah hidup yang tidak pernah padam. Pagi itu suasana di banglo mewah keluarga Adam tegang seperti akan ada badai. Dato' Razak duduk di tengah ruang tamu, wajahnya dingin seperti batu. Di hadapannya adalah Datin Salmah, matanya merah selepas beberapa malam tidak tidur. Manakala Adam, anak muda berusia 20 tahun itu, berdiri di antara mereka berdua, matanya tegas, tidak pernah dilihat sebelum ini. "Cuba kamu cakap lagi pada ayah." Dato' Razak menumbuk kuat meja. "Kamu baru cakap kamu nak pindah keluar tinggal dengan siapa? Dengan Makcik Kiah, ayah." Adam menjawab. Suaranya bergetar tetapi tegas. "Mak Kiah mana?" Dato' Razak mendengus walaupun dia tahu jawapannya. "Orang yang ayah panggil wanita tua penjual surat khabar tu. Tapi bagi saya dia adalah orang yang saya sayang, orang yang membantu saya faham apa itu cinta sejati." Bilik itu senyap. Datin Salmah mengeluh, air mata mengalir di pipinya. "Adam, kamu dah gila ke nak? Dia lebih tua, 50 tahun daripada kamu, tahu tak? Kamu tak takut orang ketawakan keluarga kita ke?" Adam memandang ibunya, suaranya, "Sebab ibu saya tak peduli apa orang kata. Dia tulus, dia faham saya. Di sisinya saya rasa lebih tenang daripada di rumah ini." Dato' Razak bangun mengejut, menjerit kuat, "Tenang kamu cakap pada saya seorang lelaki 20 tahun mencintai seorang wanita tua 70 tahun itu tenang? Kamu memalukan seluruh keluarga ini. Adam, mulai sekarang kalau kamu melangkah keluar dari rumah ini jangan panggil saya ayah lagi." Adam berdiri kaku, matanya kosong. Dia menundukkan kepala, suaranya kecil. "Saya minta maaf tapi saya terpaksa pergi." Datin Salmah menangis teresak-esak memanggil apabila Adam mengangkat beg galasnya keluar pintu. "Adam, jangan pergi, kamu akan menyesal nanti nak." Tetapi pintu ditutup dengan kuat, hanya tinggal suara ibunya menangis teresak-esak di rumah yang sunyi. Petang itu Adam muncul di hadapan pintu rumah Mak Kiah. "Kamu dah sampai Adam," dia berkata perlahan, cuba menyembunyikan senyuman kemenangan. "Ya, mulai sekarang saya akan tinggal di sini dengan makcik. Saya tak nak sesiapa buat makcik sedih lagi." Mendengar kata-kata itu, hati Mak Kiah seperti terbakar. Dia memandang sekeliling rumah usang itu, teringat hari-hari miskin, hujan, bocor, makan tak cukup kenyang, lalu memandang anak muda itu, matanya yang jernih. Dia perlahan-lahan memegang tangan anak muda itu, suaranya bergetar. "Kamu yakin? Ketinggalkan semuanya untuk tinggal dengan makcik? Orang akan ketawakan kamu nanti." "Saya tak takut," Adam berkata, matanya bersinar. Sejak hari itu kehidupan Mak Kiah berubah setiap hari. Adam membawa pulang barang-barang yang dia tidak pernah berani impikan. Peti sejuk baru, pakaian, telefon dan juga wang yang cukup untuk membaiki atap rumah. Rumah kecil itu secara beransur-ansur bertukar menjadi rumah yang selesa. Orang-orang di kawasan itu memandang Mak Kiah dengan pandangan yang berbeza, separuh terkejut, separuh iri hati. "Mak Kiah kena loteri ke?" "Tidak dengar kata dia ada kekasih anak dato' kaya?" Mendengar kata-kata itu, Mak Kiah tidak lagi merasa malu. Dia merasa bangga. Setiap kali bercermin dia akan menyikat rambutnya. Memakai gincu, memakai baju cantik, tangan yang pernah kasar kini memakai gelang emas. Dalam hatinya perasaan rendah diri orang miskin secara beransur-ansur digantikan dengan kebanggaan dan ambisi. Suatu malam Adam memeluk Mak Kiah, suaranya penuh emosi, "Saya janji saya akan buat makcik bahagia." Dia perlahan-lahan membelai rambut. Adam tersenyum lembut, "Makcik cuma perlukan kamu di sisi sudah cukup." Tetapi apabila Adam tidur, dia duduk senyap memandang bilik baru itu. Cahaya lampu memantul pada cincin emas berkilauan di tangannya. Di matanya bukan sahaja ada perasaan tetapi juga cahaya lain. Cahaya ketamakan yang secara beransur-ansur membara. Sejak Adam pindah masuk rumah lama, Mak Kiah seperti berubah wajah. Atap zinc diganti baru, dicat warna hijau muda. Di hadapan pintu Adam meletakkan pasu bunga kertas, di dalamnya ada set meja dan kerusi kayu yang berkilau. Mak Kiah bukan lagi wanita tua penjual surat khabar yang lusuh dari kawasan miskin itu.
Jiran-jiran yang bertemu dengannya semua memandang, ada yang iri hati, ada yang memandang rendah, tetapi itu tidak lagi mengganggunya. Dia merasakan dirinya sudah berbeza. Suatu pagi Adam membawa Mak Kiah ke pasar membeli pakaian baru. Apabila dia keluar dari bilik persalinan, di badannya adalah gaun bunga yang elegan, rambut putihnya diikat rapi. Adam terpegun. Mak Cik sangat cantik. Dia berkata, matanya berkilauan. Saya tak pernah tengok Mak Cik seceria hari ini. Dia perlahan-lahan tersenyum, bibirnya merah padam. Pujian itu seperti aliran elektrik membuat hatinya bergetar. Sudah berapa lama tiada lelaki pernah memujinya begitu. 70 tahun hidup dalam kemiskinan, dihina, hari ini dia mendengar kata-kata itu dari seorang anak muda yang kacak anak orang kaya. Perasaan puas diri melimpah ruah di seluruh tubuhnya. Dari situ Mak Kiah mula lebih peduli tentang penampilannya. Dia membeli gincu bedak, meminta Adam membawanya ke salon untuk memotong rambut, mewarnai kuku. Pada mulanya Adam gembira kerana menyangka Mak Kiah lebih ceria, tetapi kemudian dia mula menyedari sesuatu yang aneh. Mata Mak Kiah tidak lagi lembut seperti dulu, suaranya menjadi yakin dan sedikit berkuasa. Suatu malam Adam pulang dari kerja, sambilan melihat Mak Kiah sedang duduk berbual dengan dua wanita jiran. Mereka memandang Adam tersenyum perlahan lalu berbisik-bisik. Mak Kiah mendongak, suaranya angkuh. Ini Adam, orang yang jaga saya. Dia anak Dato' Razak, pemilik konglomerat besar tu. Anak muda ni baik sangat, sayang saya macam keluarga sendiri. Mendengar kata-kata Mak Kiah, Adam terhenti seketika. Selama ini Mak Kiah sentiasa mengelak daripada menyebut tentang keluarganya, takut orang mengata, tetapi hari ini dia menceritakannya seolah-olah untuk bermegah. Adam tersenyum hamba tetapi tidak mahu membuat Mak Kiah sedih, jadi dia berdiam diri. Malam itu Mak Kiah membuka almari, memandang gaun-gaun baru yang tergantung rapi. Dia perlahan-lahan menyentuh sehelai bau kain harum tercium. Di cermin wanita berambut putih tetapi bibir merah itu memandang dirinya dengan mata bersinar. Aku bukan lagi Mak Kiah yang miskin dan susah. Perasaan itu lebih manis daripada kebahagiaan. Tetapi semakin dimanjakan semakin dia inginkan lebih. Dia mahu telefon model terbaru, beg tangan cantik, perhiasan emas putih. Adam tidak teragak-agak asalkan Mak Kiah gembira. Kamu jangan bazirkan wang untuk Mak Cik lagi. Dia berkata tetapi tangannya mengusap gelang emas yang baru dipakainya. Mak Cik takut berhutang dengan kamu sangat. Mak Cik adalah keluarga saya, mana ada hutang. Adam menjawab dengan senyuman ikhlas. Kata-kata itu semakin membuat Mak Kiah percaya bahawa segalanya berada di tangannya. Suatu petang Mak Kiah mengajak Adam ke pusat membeli belah. Apabila berdiri di tengah-tengah deretan kedai mewah, dia terpegun. Lampu-lampu bau minyak wangi, bunyi kasut tumit tinggi memijak lantai kayu membuatnya terpukau. Sepanjang hidupnya dia hanya melihat tempat-tempat ini melalui televisyen. Kini dia dapat melangkah masuk seperti seorang puan besar. Sebenar di sampingnya adalah anak muda yang sedang menolak troli untuknya. Orang-orang yang lalu lalang memandang mereka dengan pandangan pelik. Beberapa gadis muda tersenyum kecil berbisik-bisik. Adam mendengarnya, wajahnya sedikit tegang, tetapi Mak Kiah mendongak tinggi tersenyum lebar seolah-olah tidak peduli. Biarlah orang ketawa Adam, Mak Cik rasa bahagia sudah cukup, dan pada saat itulah Adam menyedari. Mak Kiah bukan lagi wanita yang lembut penyabar yang pernah dia simpati dahulu. Malam pulang Adam gelisah, tidak dapat tidur. Sementara dia masih berfikir, Mak Kiah duduk di meja solek mencuba gelang mutiara baru. Dia bercermin, matanya angkuh bercampur senyuman misteri. Aku sudah hidup 70 tahun dalam kesusahan. Dia berkata perlahan kepada bayangan di cermin. Kini giliran aku menikmati, siapa boleh melarang. Di luar hujan pertama musim itu kembali turun, tetapi di bilik yang terang benderang ada seorang yang secara beransur-ansur kehilangan dirinya dan seorang anak muda yang secara beransur-ansur tersesat dalam cinta tanpa jalan keluar. Pagi itu apabila Adam baru saja membuka pintu bersedia untuk keluar, dia melihat di hadapan pagar ada dua orang lelaki berpakaian sut hitam sedang menunggu seorang menghampiri. Suaranya dingin, Cik Adam, Dato' Razak nak jumpa. Kalau Cik Adam tak balik, kami ada arahan untuk bawa Cik Adam balik. Adam mengerutkan kening, mengundur setengah langkah. Saya takkan balik, cakap dengan ayah saya yang saya okey, saya hidup di sini gembira. Lelaki itu mengangguk perlahan bercakap melalui walkie-talkie. Beberapa patah perkataan lalu sebuah kereta hitam menunggu datang. Pintu terbuka, Dato' Razak keluar, wajahnya dingin, matanya tajam seperti pisau. Di belakangnya adalah Datin Salmah, ibu Adam, air matanya sudah berlinang.
Adam, baliklah, nak kamu buat ayah ibu risau sangat dah. Dia berkata suaranya sebab Mak Kiah dari dalam rumah keluar. Hari ini dia memakai baju kebaya berwarna biru nilam, rambutnya disanggul tinggi, bibirnya merah menyala. 2. Melihat mereka dia sedikit terhenti tetapi kemudian cepat-cepat kembali yakin. Encik Puan cari siapa? Dia bertanya, suaranya lembut tetapi dingin. Dato' Razak mengerutkan kening, saya cari anak saya. Dia dah berapa lama duduk sini dengan puan-puan, fikir puan buat apa ni? Mak Kiah perlahan-lahan tersenyum. Encik cakap pelik-pelik, saya tak tahan sesiapa pun. Dia sendiri datang, sendiri nak tinggal. Saya cuma seorang wanita tua yang hidup sendirian. Siapa yang simpati saya terima kebaikan saja. Adam, Dato' Razak berpaling dan menjerit, kamu sedarlah. Wanita tu cuma ambil kesempatan atas kamu. Kamu tak nampak ke dia hidup mewah dengan wang kamu? Adam melangkah setapak ke hadapan, matanya keras. Ayah, jangan cakap macam tu. Mak Cik Kiah tak ambil kesempatan atas sesiapa pun. Saya rela saya buat begini sebab saya sayangkan dia. Sayang? Dato' Razak ketawa pahit. Kamu tahu tak apa yang kamu cakap? Dia lebih tua 50 tahun daripada kamu. Seluruh masyarakat akan ketawakan kamu. Kamu dah memalukan keluarga ini, Adam. Datin Salmah melangkah menghampiri, memegang tangan anaknya. Adam, ibu merayu kamu baliklah. Kamu simpati pada orang memang baik, tapi simpati ini salah. Adam memandang ibunya, matanya merah. Ibu saya tak boleh tinggalkan Mak Cik. Dia satu-satunya orang yang faham saya. Di rumah semua orang cuma nak saya jadi begini jadi begitu, cuma dia yang sayangkan saya dengan tulus. Dato' Razak menumbuk kuat atas bonet kereta, suaranya seperti mengaum. Kamu bodoh sangat, Adam. Kamu tak faham apa yang orang macam dia nak. Sepanjang hidupnya dia miskin. Sekarang nampak kamu seorang anak orang kaya adalah peluang untuk mengubah hidup. Kamu sedang dipermainkan. Suasana menjadi pekat. Mak Kiah menggenggam erat hujung bajunya lalu bersuara perlahan seperti angin lalu. Encik kata saya ambil kesempatan atas anak encik. Saya miskin memang betul, tapi saya ada harga diri. Saya tak pernah minta wang encik 1 sen pun. Kalau encik fikir saya perlukan wang, maaf. Saya hidup 70 tahun. Banyak lagi kesusahan yang saya lalui tapi tetap boleh hidup. Suaranya separuh bergetar separuh dramatik. Adam mendengar, hatinya pedih, berpaling kepada ayah ibunya. Tengok ayah ibu sentiasa fikir buruk pasal orang lain. Dia tak ada apa-apa melainkan hati yang tulus. Dato' Razak tidak dapat menahan lagi menjerit kuat, hati yang tulus wanita ini telah menyebabkan kamu menentang seluruh keluarga. Kamu tak nampak ke dia berubah macam mana sejak duduk dengan kamu? Pakaian, perhiasan rumah, semuanya wang siapa? Mak Kiah sedikit menundukkan kepala, bibirnya bergetar tetapi di matanya cahaya keyakinan masih tidak padam. Betul, saya hidup lebih baik kerana Adam. Tapi apa salahnya? Saya tak tipu sesiapa pun. Dia beri kerana sayang saya. Kalau encik tak nak anak encik sayang orang lain, jagalah dia baik-baik. Kata-kata itu seperti ditampar ke muka Dato' Razak. Wajahnya merah padam, mengangkat tangan seperti hendak menampar. Tetapi Datin Salmah cepat-cepat menahan. Sudahlah abang, apa gunanya buat begitu? Anak kita sedang buta. Adam melangkah ke hadapan menghalang antara ayah dan Mak Kiah. Kalau ayah sentuh Mak Cik, saya takkan maafkan. Seluruh kawasan keluar melihat berbisik-bisik. Ya Allah, anak Dato' tu bergaduh dengan ibu bapa sebab wanita tua tu. Memang belum pernah terjadi. Di tengah-tengah orang ramai, Mak Kiah berdiri tegak, matanya berkilauan yakin. Dia tahu dia telah menang dalam pusingan pertama. Anak muda itu telah sepenuhnya memihak kepadanya. Manakala Dato' Razak memandang anaknya menunduk di hadapan seorang wanita tua, hatinya seperti direntap-rentap. Dia mengucapkan kata-kata dingin. Baiklah, mulai sekarang keluarga Razak tak ada anak bernama Adam lagi. Selepas berkata begitu, dia berpaling dan pergi. Datin Salmah berdiri kaku memandang anaknya, air mata mengalir lesu. Manakala Adam matanya keliru memandang ayah ibunya hilang di tengah-tengah orang ramai, hatinya penuh kesedihan. Dia berpaling. Mak Kiah perlahan-lahan menyentuh bahunya, suaranya kecil lembut. Jangan sedih Adam, Mak Cik masih ada di sini, kita cuma perlukan satu sama lain saja. Dan pada saat itu, di tengah-tengah bisikan dan pandangan jijik orang ramai, Adam memeluk Mak Kiah tanpa menyedari bahawa apabila dia berpaling dari keluarganya, jalan di hadapannya hanyalah jurang tak berdasar. Selepas hari itu, Adam secara rasmi memutuskan hubungan dengan ibu bapanya. Telefon Dato' Razak berdering, dia tidak mengangkat. Mesej Datin Salmah dihantar, dia tidak membalas.
Di mata Adam kini hanya ada seorang sahaja Mak Kiah, orang yang dia percaya adalah cinta sejati di tengah kehidupan yang palsu. Mak Kiah menasihatinya menyewa sebuah pangsapuri kecil di pusat bandar Kuala Lumpur untuk hidup lebih selesa. Adam tidak berfikir panjang, dia menjual kereta mewah pemberian ibunya menggunakan wang itu untuk bayaran pendahuluan menyewa pangsapuri mewah, membeli segala kemudahan. Pada hari pindah masuk, Mak Kiah berdiri di tengah bilik yang terang benderang, terpegun dinding putih, lantai kayu berkilat, tingkap menghadap Sungai Klang berkilauan cahaya lampu. 1. Dia bergetar menyentuh sofa lalu memandang Adam tersenyum sehingga air mata menitis. Dia tidak pernah menyangka suatu hari akan hidup di rumah seperti itu. Adam, kamu memang rahmat dari Tuhan untuk Makcik. Adam tersenyum memegang tangannya. Makcik, jangan cakap macam tu, ini tempat kita. Dia mengulang dua perkataan itu, hatinya berdebar-debar. Di cermin dia melihat imej dirinya, wanita berambut putih, bibir merah, memakai gelang emas berkilauan, berdiri di samping anak muda itu. Dia merasa dirinya muda semula 30 tahun. Sejak berpindah ke pangsapuri itu, kehidupan Mak Kiah benar-benar berbeza. Pagi bangun dia membancuh kopi, membuka muzik, duduk di balkoni memandang kota. Petang tiba dia pergi ke salon rambut, mewarnai kuku, membeli belah pakaian berjenama. Orang ramai memandangnya dengan pandangan terkejut. Mak Kiah tu ke dia, dah berubah hidup sungguh-sungguh. Manakala Adam tetap seperti biasa, baik hati, prihatin. Dia pergi kerja sambilan malam pulang memasak, mengemas, menjaga Mak Kiah dengan teliti. Setiap kali melihatnya, Mak Kiah merasakan hatinya lembut, tetapi selepas itu perasaan puas dan angkuh bangkit lebih kuat daripada rasa sayang. Suatu malam Mak Kiah melihat Adam sedang duduk membaca buku, cahaya lampu kuning memancar ke wajah muda itu. Dalam hatinya terlintas perasaan takut sama-sama. Jika suatu hari dia sedar, nanti bagaimana jika dia pergi, adakah Mak Kiah akan kembali ke Lumpur Lama? Dia perlahan-lahan menghampiri, meletakkan tangan di bahu Adam, suaranya lembut, Adam, kamu menyesal tak sebab dah tinggalkan keluarga? Demi memilih Makcik. Adam mendongak matanya hangat. Saya tak pernah menyesal. Makcik adalah satu-satunya orang yang buat saya rasa tenang. Saya cuma takut satu hari nanti Makcik tak perlukan saya lagi. Mak Kiah tersenyum lembut tetapi sedikit marah. Takkanlah nak Makcik perlukan kamu. Tapi Makcik juga nak kamu faham perasaan ini bukan semua orang faham, jadi kalau orang ketawa kamu kena tegur faham. Ya, saya faham. Adam memegang tangannya, tidak menyedari bahawa wanita di hadapannya tidak lagi lemah seperti dulu, tetapi seseorang yang secara beransur-ansur terbiasa dengan kedudukan berkuasa dalam cinta ini. Hari-hari berikutnya Mak Kiah mula menyertai majlis-majlis kecil bersama beberapa kenalan baru, kawan-kawan di kondominium itu. Dia memperkenalkan Adam sebagai anak saudara jauh. Apabila orang bertanya, dia hanya tersenyum. Anak muda ni sayang saya sangat, anggap saya macam ibu kandung. Mendengar kata-kata itu, Adam sedikit terhenti tetapi kemudian menenangkan dirinya. Makcik cuma cakap macam tu untuk elak umpatan saja. Namun Mak Kiah semakin hari semakin jarang di rumah. Dia lebih banyak keluar, lebih banyak berbelanja, membeli belah berterusan. Pada mulanya Adam gembira menyangka Mak Kiah sedang menikmati hidup, tetapi kemudian dia secara tidak sengaja melihat bil puluhan ribu ringgit untuk sebuah beg tangan. Dan pandangan Mak Kiah, apabila dia bertanya, hanya tinggal dingin. Kamu jangan campur urusan Makcik, wang tu Makcik boleh urus sendiri, tak perlu kamu risau. Adam berdiri kaku, dalam hatinya timbul perasaan aneh, separuh sedih separuh takut. Wanita yang pernah membuat dia terharu kini semakin asing. Malam itu apabila Adam diam-diam membasuh pinggan, Mak Kiah duduk di kerusi memandang skrin telefon yang terang benderang menghantar mesej kepada seseorang, senyuman terukir di bibirnya. Hidup baru aku baru saja bermula. Dia berfikir perlahan manakala Adam duduk di dapur mendengar bunyi ketawa itu, hatinya tiba-tiba pedih. Dia tidak faham mengapa kebahagiaan yang dia korbankan segalanya untuk dapatkan itu mula membuat dia merasa dingin begitu. Hari-hari kebelakangan ini Adam merasakan ada sesuatu yang sangat aneh. Mak Kiah jarang bercakap dengannya, jarang memasak, jarang tersenyum. Setiap kali telefon berdering dia akan keluar ke balkoni bercakap perlahan lalu kembali dengan senyuman aneh. Apabila Adam bertanya, dia hanya berkata, kawan Makcik telefon saja, jangan peduli. Tetapi firasat memberitahu dia bahawa segalanya tidak semudah itu. Suatu malam Adam pulang awal dari kerja sambilan dia berniat untuk membuat kejutan kepada Mak Kiah dengan sekuntum bunga kecil, tetapi apabila dia membuka pintu di dalam bilik bergema bunyi ketawa kecil.
Dia terhenti di dalam Mak Kiah sedang duduk di sofa berhadapan seorang lelaki pertengahan umur memakai kemeja putih, rambut disisir rapi, memakai jam tangan emas. Lelaki itu mendongak tersenyum ramah. Oh, ini pasti Adam, anak saudara yang Makcik Kiah selalu sebut tu ya. Mak Kiah sedikit terpinga-pinga tetapi cepat-cepat kembali tenang. Ya betul Adam, ini Encik Kamal, kawan lama Makcik. Dia bantu Makcik beberapa urusan perniagaan kecil. Adam mengangguk tetapi dalam hatinya bergelora. Dia tidak pernah mendengar Mak Kiah bercakap tentang perniagaan. Lebih pelik lagi, lelaki itu memandang Mak Kiah dengan pandangan yang terlalu mesra, tidak seperti kawan biasa. Selepas lelaki itu pergi, Adam baru bertanya perlahan, "Makcik, siapa lelaki tu? Saya tak pernah dengar Makcik sebut pun." Mak Kiah sedikit mengerutkan kening. "Adam, Makcik dah tua, ada kawan-kawan itu perkara biasa. Dia bantu Makcik urusan jual beli. Makcik takkanlah nak duduk rumah tunggu kamu saja sepanjang hari. Tapi Makcik tak perlu buat perniagaan apa-apa, saya cukup jaga Makcik." "Cukup ke Adam? Kamu masih muda, tak faham semuanya. Makcik pun nak berdikari. Makcik tak nak sesiapa kata Makcik hidup bergantung." Suaranya Mak Kiah lebih keras dari biasa, matanya aneh. Adam terkejut. Buat pertama kali dia merasa Mak Kiah begitu jauh. Malam itu Adam gelisah, tidak dapat tidur. Dalam fikirannya berputar-putar dengan imej senyuman Mak Kiah, pandangan lelaki itu, kata-kata dia bantu urusan perniagaan. Semua itu membuat hatinya pedih. Adakah Mak Kiah menyembunyikan sesuatu daripadanya? Pagi esoknya Adam berbohong, kononnya pergi kerja tetapi sebenarnya dia kembali ke Pangsapuri itu. Dia ingin tahu kebenarannya. Apabila dia baru saja tiba di pintu, dari dalam bergema suara Mak Kiah yang manis dan lembut berbeza sekali. Saya tahu. Malam ni abang singgah Adam, dia kerja seharian, jangan risau." Hati Adam seperti direntap, dia berdiri kaku. Suara itu tidak sama dengan Mak Kiah yang lembut dahulu. Dia menyelinap keluar, tangannya bergetar, matanya pedih. Sepanjang malam itu Adam berkeliaran di jalan tepi sungai. Lampu-lampu kota memantul di permukaan air berkilauan tetapi dingin. Angin bertiup kencang membawa bunyi ketawa Mak Kiah yang jauh dalam fikirannya. Dia teringat hari-hari pertama apabila Mak Kiah lemah terbaring di rumah yang bocor, apabila dia memegang tangannya yang bergetar dan berkata, "Makcik cuma perlukan kamu saja." Semuanya seperti mimpi indah, tetapi kini mimpi itu hancur berkecai. Lewat malam Adam pulang. Mak Kiah sudah tidur. Dia melangkah ke almari, matanya secara tidak sengaja terpandang sebuah beg tangan berjenama mahal yang masih ada tag. Di dalam beg itu ada bil dan sekeping kad nama Encik Kamal, pengarah rantaian restoran Phoenix. Di belakang kad nama itu tulisan tangan, "Jumaat malam saya tunggu awak di Majestic." Adam menggenggam erat kertas itu, tangannya bergetar. Dia tidak tahu patut menangis atau ketawa. Setiap kata manis Mak Kiah bergema dalam fikirannya, kini seperti pisau menikam terus ke jantung. Dia keluar ke balkoni memandang aliran kenderaan di bawah. Kuala Lumpur masih terang benderang tetapi dalam hati Adam segalanya sedang runtuh. "Makcik, saya dah percaya. Makcik sangat, kenapa Makcik tipu saya?" Dia berbisik, air mata jatuh di tangan yang digenggam erat. Di dalam bilik Mak Kiah berkalih badan masih tidur lena, wajahnya tenang, hujung bibirnya sedikit melengkung. Seolah-olah tidak pernah tahu bahawa satu-satunya orang yang masih percaya kepadanya di dunia baru saja kehilangan kepercayaan pada segalanya. 3 hari kemudian Adam seperti orang kehilangan jiwa. Dia pergi kerja dengan fikiran kosong, matanya merah kerana kurang tidur. Dalam fikirannya hanya bergema soalan, adakah Mak Kiah benar-benar mengkhianatinya? Malam Jumaat, hari yang tertulis di kad nama, dia memutuskan untuk pergi. Hujan gerimis turun di Kuala Lumpur. Cahaya lampu kuning memantul di permukaan jalan yang basah. Adam memakai baju hujan memandu perlahan melalui setiap jalan, jantungnya berdebar kencang. Hotel Majestic, tempat paling mewah di pusat bandar. Dia memberhentikan kereta berlindung di belakang tiang lampu, matanya mengawasi pintu putar lobi. Pukul 7.40 malam, kemudian 7.55 malam dan tepat pukul 8 malam sebuah kereta hitam berhenti, yang keluar tidak lain tidak bukan adalah Mak Kiah. Dia memakai gaun merah menyala, memakai rantai mutiara putih, wajahnya bersolek rapi, matanya bersinar. Lelaki bernama Kamal membuka pintu perlahan-lahan memegang tangan Mak Kiah seperti seorang puan besar sebenar. Adam berdiri kaku seperti batu. Imej wanita tua penjual surat khabar yang susah dahulu telah hilang sepenuhnya. Di hadapannya kini adalah wanita lain, kaya angkuh dan berpura-pura. Dia melangkah mengikut jantungnya berdegup kencang. Pintu lift tertutup meninggalkan wajah Mak Kiah dan lelaki itu saling memandang sambil tersenyum. Adam terdiam.
Dia melangkah undur menyandar di dinding yang sejuk air hujan bercampur air mata, jadi betullah Mak Kiah telah mengkhianatinya. Dia duduk di tangga selama 2 jam matanya terpaku pada pintu keluar hotel. Sehingga jarum jam menunjukkan hampir tengah malam barulah mereka keluar. Lelaki itu memegang tangan Mak Kiah membuka pintu kereta lalu berkata sesuatu perlahan membuat Mak Kiah ketawa. Ketawa itu ringan selesa tanpa sedikit pun kekok itulah tikaman maut ke hati Adam. Dia tidak dapat menahan lagi berlari deras lalu menjerit Mak Cik Kiah. Mak Cik buat apa ni? Lelaki itu terhenti manakala Mak Kiah terkejut. Adam, kenapa kamu di sini? Mak Cik tanya. Saya buat apa di sini? Dan Mak Cik buat apa di sini? Dengan dia Adam menjerit kuat suaranya sebab. Lelaki itu mengerutkan kening. Kamu siapa berani cakap begitu dengan wanita? Saya adalah orang yang dia panggil cinta sejati adalah si bodoh yang tinggalkan seluruh keluarga demi dia. Adam hampir menjerit. Orang ramai mula berkumpul. Mak Kiah panik menarik tangan Adam. Sudahlah Adam, jangan buat bising di sini. Semua orang tengok. Mak Cik masih tahu malu ke Mak Cik? Kata Mak Cik sayangkan saya, Mak Cik perlukan saya, tapi Mak Cik pergi dengan orang lain. Wajah Mak Kiah berubah pucat. Pada saat itu topeng lembutnya jatuh. Dia menggenggam erat beg tangannya, suaranya menjadi dingin. Adam dengar betul-betul antara saya dengan kamu tak ada apa-apa. Kamu cuma orang yang membantu bukan kekasih saya. Jangan buat saya susah. Mak Cik cakap apa? Adam mengundur matanya tidak percaya. Kamu masih muda, kamu tak faham. Antara kita cuma simpati, jangan berfantasi lagi. Adam berdiri kaku, setiap kata seperti pisau memotong kulit. Jadi selama ini Mak Cik cuma ambil kesempatan atas saya? Mak Kiah memalingkan muka, matanya dingin. Lelaki itu menarik pintu kereta, suaranya mendesak. Sudahlah sayang, jom naik kereta. Mak Kiah naik tanpa menoleh ke belakang. Kereta itu meluncur pergi meninggalkan Adam berdiri di tengah hujan, kedua tangannya terkulai, matanya basah. Bunyi hon kereta, bunyi orang, bunyi hujan bercampur baur, tetapi dalam hatinya hanya tinggal kekosongan yang sejuk membeku. Malam itu Adam merayau-rayau di seluruh kota. Dia teringat setiap kata-kata Mak Kiah, teringat pandangan lembut apabila dia berpura-pura sakit, teringat tangan yang bergetar apabila memegang tangannya. Semuanya adalah penipuan. Dia menangis teresak-esak di tepi jalan seperti seorang kanak-kanak. Mak Cik, saya dah percaya. Mak Cik, saya sayang Mak Cik dengan sepenuh hati. Kenapa Mak Cik sanggup buat saya begini? Di atas hujan masih turun lebat. Dan di tengah hujan itu seorang anak muda berusia 20 tahun yang pernah percaya pada cinta yang melampaui segala batasan kini hanya seorang yang malang yang dikhianati oleh kebaikan hatinya sendiri. Selepas malam hujan itu Adam seperti bertukar menjadi orang lain. Dia tidak pulang ke Pangsapuri lagi, juga tidak pergi ke universiti. Beberapa hari berturut-turut dia merayau-rayau di seluruh jalan di Kuala Lumpur, makan sekadar melepas lapar, tidur di bangku taman, telefon berdering berterusan, semuanya nombor ibunya, tetapi Adam tidak berani mengangkat. Dia merasa malu, merasa setiap kata-kata ayah ibunya dahulu adalah benar, dan yang paling menyakitkan adalah dia telah ditipu oleh orang yang paling dia percayai. Malam itu Adam duduk di bangku tepi sungai Klang, lampu jalan memancar, permukaan air beriak. Dia memandang bayangannya di bawah air pudar cacat. Aku ni siapa sekarang? Adam bergumam, suaranya serak di telinganya masih bergema suara Mak Kiah. Antara saya dengan kamu tak ada apa-apa, jangan berfantasi lagi. Dia memegang kepala lalu menangis teresak-esak seperti kanak-kanak. Begitu banyak kasih sayang, kepercayaan, fantasi, semuanya hancur dalam satu malam. Sementara itu Mak Kiah pula sedang menjalani hari-hari yang dikatakan paling indah dalam hidupnya. Dia berpindah sepenuhnya ke banglo kecil yang dihadiahkan oleh Encik Kamal. Setiap pagi pembantu rumah menghantar sarapan ke bilik dia, pergi spa, membeli belah makan di restoran mewah. Pada usia 70 tahun dia menjadi bunga istimewa di kalangan golongan atasan. Encik Kamal, lelaki yang pernah tersenyum pada Adam di hotel tempoh hari, sering membawanya ke majlis-majlis di hadapan orang lain. Dia memperkenalkan, ini Mak Kiah, sahabat karib saya, seorang wanita yang sangat istimewa. Dia tersenyum, matanya berkilauan. Dia terbiasa dengan cara orang memandangnya dengan pandangan kagum bercampur ingin tahu. Mereka pernah menghina aku, kini mereka terpaksa menunduk. Dia berfikir sendirian, hatinya penuh kebanggaan. Namun semakin hidup dalam kemewahan, semakin dia merasa kosong. Malam-malam berbaring di katil yang empuk, dia tidak dapat tidur. Dalam kegelapan kadang-kadang dia melihat wajah Adam muncul, matanya basah sakit dan putus asa. Dia sayangkan aku dengan tulus.
Dia berbisik lalu menggigit bibir, tetapi kasih sayang itu tidak memberiku apa-apa melainkan penderitaan. Manakala sekarang aku ada segalanya. Dia berpaling memandang lelaki yang tidur di sisinya. Encik Kamal sedang tidur lena mendengkur perlahan. Dia diam-diam bangun memandang keluar tingkap. Di bawah cahaya lampu kuning yang sama, wajahnya terpantul di cermin lapisan bedak tebal, mata lebam gincu sedikit comot. Aku dah tua betul. Rasa sedih terlintas, tetapi kemudian dia mengusirnya. Tak apa, aku kena hidup untuk diri sendiri. Di tempat lain, Adam mencari kedai kopi kecil yang sering dia kunjungi untuk belajar. Dia duduk di sudut biasa, di hadapannya secawan kopi yang sudah sejuk. Makcik pemilik kedai kopi yang tua itu menghampiri memandangnya risau. Adam, kamu kenapa? Dah beberapa bulan tak nampak kamu senyum. Saya cuma agak letih saja, makcik. Letih apa sampai nampak macam orang hilang jiwa ni? Nak dulu kamu datang sini selalu ceria sangat. Adam tersenyum hambar. Mokcik, pernahkah mokcik sayang seseorang sampai lupa diri sendiri? Mokcik pemilik kedai kopi mengeluh. Mokcik sayangkan suami mokcik dulu pernah juga bodoh macam tu, tapi bila dia tinggalkan mokcik barulah mokcik faham siapa yang sayang sungguh-sungguh, dia yang kalah. Tapi tak apa, nak hidup ni panjang lagi, nanti kamu akan berbeza. Mendengar kata-kata itu, Adam menitiskan air mata. Dia tahu dia telah kehilangan terlalu banyak. Pada masa yang sama di banglo Mak Kia sedang bersiap untuk majlis mewah, dia memilih gaun merah memakai rantai mutiara menyembur minyak wangi yang kuat. Encik Kamal memandangnya tersenyum ceria. Hari ni awak cantik sangat, siapa sangka awak dah 70. Abang ni asyik melampau saja. Dia ketawa, matanya bersinar kebanggaan. Tetapi apabila Encik Kamal berpaling, senyuman di bibirnya pudar. Dia memandang ke cermin, imej Adam kembali muncul. Adam, kalau kamu tahu aku hidup macam sekarang ni, mesti kamu benci aku sangat kan? Dia perlahan-lahan menggeling mengeluh, lalu mengambil sapu tangan mengelap air mata takut luntur bedak. Di luar bunyi hon kereta kedengaran. Dia membetulkan wajahnya, menarik nafas dalam lalu tersenyum palsu. Pintu terbuka, cahaya flash berkelip-kelip. Dia melangkah keluar dengan senyuman ceria. Tiada siapa tahu bahawa di sebalik senyuman anggun itu adalah jiwa yang secara beransur-ansur merepot. Kehidupan mewah Mak Kia berlangsung selama hampir 3 bulan. Pada mulanya Encik Kamal memanjakannya habis-habisan, membeli pakaian, menghadiahkan perhiasan, membawa melancong, menganjurkan majlis mewah. Tetapi semakin lama pandangannya mula berubah, tidak lagi lembut tetapi perhitungan yang dingin. Suatu petang Mak Kia baru saja pulang dari spa apabila melihat pembantu rumah sedang mengemas beg pakaian. Awak buat apa tu? Dia bertanya, suaranya agak kasar. Pembantu rumah menunduk. Ya Encik Kamal pesan esok kita pergi Cameron Highlands atas urusan kerja, puan tinggal di rumah rehat beberapa hari. Dia mengerutkan kening. Kenapa tak benarkan saya ikut? Selama ini mana pernah pergi mana-mana tak bawa saya. Encik kata perjalanan kali ni ada rakan kongsi, segan kalau orang luar salah faham. Mendengar itu hatinya pedih. Buat pertama kali dia merasa dirinya tidak lagi dihargai seperti dulu. Malam itu Mak Kia menelefon Encik Kamal, suaranya lembut. Abang Kamal, esok abang betul-betul pergi ke? Atau biar saya ikut, saya takkan menyusahkan. Di hujung talian adalah suara ketawa hamba. Sudahlah sayang, jangan berlebihan. Perjalanan kali ni ada beberapa model muda, awak ikut nanti tak sesuai. Dia terdiam. Beberapa saat senyap berlalu, dia cuba tersenyum. Kalau begitu abang pergi berseronok, ia ingat jaga kesihatan. Ya abang tahu. Lalu talian putus, dia terduduk di kerusi, tangannya bergetar. Semua janji abang sayang awak, abang hargai awak, rupa-rupanya hanya angin lalu. Aku bodoh betul percaya lagi pada seorang lelaki. Dia berbisik. Sementara itu di sebuah kedai kopi kecil di Bangsar, Adam sedang duduk diam, wajahnya cengkung, matanya cekung. Dia mengambil cuti dari universiti 1 semester, melakukan kerja sambilan untuk melupakan masa lalu. Tiba-tiba bunyi televisyen di kedai itu kedengaran. Berita kewangan malam syarikat Phoenix yang dikendalikan oleh pengarah Encik Kamal sedang disiasat kerana disyaki menipu dan menggelapkan dana pelaburan. Ramai mangsa adalah wanita tua. Adam terkejut. Nama itu membuat dia sesak nafas. Encik Kamal adalah lelaki tempoh hari. Dia bergetar mengambil telefon mencari maklumat. Deretan artikel berita muncul, pengarah Kamal menipu ramai wanita, menggelapkan puluhan juta ringgit lalu melarikan diri. Dalam senarai mangsa, nama Makcik Kia 70 tahun berada di baris ketiga. Seluruh tubuh Adam bergetar.
Makcik Kiah ditipu ke dia terpegun air mata tiba-tiba mengalir dalam fikirannya tiba-tiba muncul imej Mak Kiah. Wanita yang pernah angkuh, pernah mengkhianati, pernah membuatnya menderita kini mungkin sedang duduk di suatu tempat sendirian hancur. Dia berdiri lalu meluru keluar dari kedai berlari dalam hujan seperti orang gila. Dia tidak tahu dia hendak pergi ke mana cuma tahu dia mesti mencari Mak Kiah. Di banglo Encik Kamal keadaan huru-hara polis sedang memasang pita meterai di hadapan pagar pembantu rumah berpusu-pusu keluar masing-masing panik. Mak Kiah berdiri di tengah halaman rambutnya kusut wajahnya pucat. Seorang anggota polis menghampiri. Puan adalah Mak Kiah kan puan patut datang ke balai untuk bekerjasama dalam siasatan Encik Kamal telah melarikan diri bersama semua wang puan. Dia rebah matanya gelap. Tidak mungkin dia kata dia akan kahwin dengan saya. Dia kata dia sayangkan saya. Suaranya Mak Kiah hilang. Seorang jiran berlari menghampiri. Makcik sudahlah jangan menangis lagi. Ramai lagi orang kaya daripada makcik yang ditipu. Sekarang dia dah hilang polis cari tak jumpa. Mak Kiah terduduk di tanah rambutnya kusut solekannya comot. Aku ditipu lagi kali ni hilang semua betul-betul. Dalam fikirannya tiba-tiba muncul imej Adam. Anak muda yang pernah menangis kerananya pernah melutut di sisi katil menyuapkan bubur kepadanya satu perasaan pahit melanda. Kalaulah hari itu aku tahu cukup. Tepat pada saat itu di luar pagar Adam muncul. Dia baru saja berlari sampai pakaiannya basah lencun nafasnya termengah-mengah. Melihat Mak Kiah dia berdiri kaku. Mak Kiah mendongak matanya yang kusam bertemu pandangan mata yang pernah dipenuhi cinta kini hanya tinggal rasa kasihan. Dia melangkah perlahan ke arahnya suaranya sebab makcik ditipu ke dia bergetar. Adam kamu buat apa datang balik makcik tak layak makcik dah hilang semua. Adam menunduk perlahan-lahan membantu Mak Kiah berdiri. Saya takkan tinggalkan makcik. Walau apapun makcik tetap orang yang pernah saya sayang cuma saya dah tak percaya pada cinta lagi. Air mata Mak Kiah mengalir deras membasahi wajahnya yang berkedut. Dia memegang tangan Adam bergetar Adam sekarang baru makcik faham orang miskin tak perlu takut cuma takut ketamakan buat mata buta. Makcik sepatutnya dengar cakap kamu sepatutnya jaga hati kamu dulu. Adam tidak berkata apa-apa hanya perlahan-lahan menggeleng. Membantu Mak Kiah berjalan di tengah hujan lebat. Dua bayangan manusia seorang tua seorang muda berjalan perlahan di jalan yang basah. Seorang membawa hati yang telah mati seorang lagi membawa jiwa yang telah terluka tidak akan sembuh. Dan di bawah cahaya lampu sama titisan air mata Mak Kiah bercampur dengan hujan kota masin terlambat dan mengandungi begitu banyak perkara yang tidak dapat diucapkan. Hujan turun sepanjang malam itu Adam mendukung Mak Kiah di belakangnya berjalan di tengah jalan berlumpur menuju ke lorong kecil di Cokit tempat rumah lama Mak Kiah masih ada bocor sejuk gelap hujan dingin membeku tetapi hati Adam lebih dingin. Mak Kiah menyandarkan kepala di bahunya berbisik perlahan makcik tak sangka satu hari nanti akan kembali ke sini begini. Adam tidak menjawab, langkah kakinya berat rumah itu muncul dalam kegelapan dindingnya berlumut, atap zingnya berlubang-lubang berdebu tebal segalanya, masih sama seperti hari dia pertama kali bertemu Mak Kiah. Cuma bezanya ketika itu hatinya penuh simpati manakala sekarang hanya tinggal kekosongan. Dia perlahan-lahan meletakkan Mak Kiah di atas katil usang. Makcik rehatlah saya akan bersihkan tempat ni. Mak Kiah memegang tangannya air mata menitis. Adam kamu masih sayangkan makcik ke selepas semua yang makcik buat pada kamu, saya tak tahu lagi itu sayang atau marah. Adam perlahan-lahan menjawab, tapi saya tak boleh tinggalkan makcik walau apapun saya pernah anggap makcik macam keluarga. Mendengar kata-kata itu Mak Kiah menangis tersesak-esak. Kini barulah dia faham apabila orang kehilangan segalanya barulah tahu mana satu cinta sejati. Hari-hari berikutnya Adam tinggal menjaga Mak Kiah. Dia bekerja sambilan pada siang hari malam pulang memasak bubur membersihkan rumah membasuh pakaian. Manakala Mak Kiah badannya semakin lemah rambut putihnya kusut wajahnya cengkung matanya sedih seluruh kawasan berbisik-bisik. Mak Kiah yang kaya dulu mana? Kenapa balik sini? Ada yang simpati, ada yang mengejek tamak sangat sampai jadi begini. Dia mendengar semuanya setiap perkataan seperti pisau menikam dalam hatinya. Dia duduk terpegun di tepi tingkap memandang orang lalu lalang cahaya matahari menyinari wajahnya yang berkedut memantulkan jelas dua perkataan menyesal. Suatu malam, apabila Adam sedang memasak bubur dia perlahan-lahan memanggil Adam datang sini duduk dengan makcik sekejap. Dia melangkah menghampiri duduk di sisi katil. Makcik takkan hidup lama lagi. Doktor kata hati makcik dah lemah sangat.
Dia berkata perlahan, makcik tak takut mati, cuma takut tak sempat cakap satu kata maaf pada kamu. Adam berdiam diri. Makcik memegang erat tangannya. Dulu apabila kamu sayangkan makcik dengan tulus, makcik fikir itu adalah peluang untuk mengubah hidup. Makcik nak ada wang, ada nama, ada orang yang melayan. Makcik sangka begitu adalah kebahagiaan. Tapi semakin banyak yang makcik ada, semakin banyak yang makcik hilang. Kamu hilang kepercayaan, hilang juga maruah diri. Dia mengeluh, air mata mengalir. Sekarang duduk balik di rumah ni, makcik baru nampak kemiskinan, tak menakutkan seperti hati manusia yang telah rosak. Adam menundukkan kepala, suaranya sebab. Saya dah maafkan makcik. Makcik, jangan fikir banyak, cukuplah makcik hidup tenang, saya akan ada di sisi makcik. Mak Kiah perlahan-lahan menggeleng, tersenyum lemah. Tidak, kamu kena teruskan. Kamu masih muda, jangan kerana makcik kamu berhenti. Hiduplah dengan baik supaya makcik di atas sana tenang. Dia memandang Mak Kiah, hatinya sebab. Kedutan di wajah Mak Kiah, titisan air mata yang mengalir, semuanya membuat dia simpati dan kasihan. Dia menyedari manusia walau sesalah mana pun, apabila telah tahu bertaubat, Tuhan masih memberi mereka peluang terakhir untuk menebus dosa. Keesokan harinya Adam membawa Mak Kiah ke hospital. Doktor melihat keputusan ujian hanya menggeleng perlahan. Nenek ni dah tua hati, dah sangat lemah, jadi bersedialah, kami akan cuba bantu kurangkan kesakitan. Mendengar itu Adam terdiam. Dia berpaling melihat Mak Kiah hanya mengangguk perlahan, tersenyum seolah-olah menerima takdir. Malam pulang dia berbaring diam di katil, matanya memandang keluar. Cahaya bulan memancar melalui celah pintu menerangi wajahnya yang berkedut tetapi tenang. Dia berkata perlahan, Adam, kalau ada kehidupan lain, makcik harap dapat menjadi orang miskin yang jujur. Dia takut jadi kaya nanti hilang sifat kemanusiaan. Adam memegang tangannya menggenggam erat. Makcik tidurlah, saya ada di sini. Dia perlahan-lahan memejamkan mata, nafasnya semakin lemah. Di luar hujan gerimis turun, bunyi titisan air di atap zinc. Bunyi penghujung dan penebusan dosa. Mak Kiah kelihatan semakin lemah. Badannya kurus kering, tangan yang pernah dihiasi cincin kini hanya tinggal tulang. Rumah kecil itu sunyi, hanya bunyi mesin pernafasan dan bau ubat yang kuat. Adam duduk di sisi, matanya cekung kerana beberapa malam tidak tidur. Pagi itu doktor datang memeriksa lalu berkata perlahan, nenek ni dah sangat lemah, kalau ada apa-apa nak cakap patut cakap awal. Adam mengangguk, suaranya bergetar, makcik masih sedar tak doktor? Masih, tapi tak lama. Doktor pergi lalu Adam melangkah ke sisi katil. Mak Kiah membuka mata, anak matanya kusam tetapi masih ada cahaya samar-samar. Adam, kamu ketu ya saya ni. Makcik rehatlah, jangan cakap banyak. Dia menggeleng lemah, nafasnya terputus-putus. Makcik ada perkara nak cakap dengan kamu, perkara yang makcik sembunyikan selama bertahun-tahun. Adam memegang tangannya, suaranya sebab, makcik cakaplah, saya dengar. Dia cuba bangun, matanya memandang sailing seolah-olah sedang memandang masa lalu. Masa muda makcik pernah bersuami, kamu tahu kan? Tapi kamu tak tahu suami makcik pergi bukan sebab miskin. Dia pergi sebab makcik dah khianati dia. Masa tu makcik masih muda, makcik juga pernah tamak wang, tamak kesenangan di depan mata. Makcik sangka cinta itu hanya memberi dan menerima, bukan menjaga. Dari situ dia pergi membawa sekali anak lelaki makcik yang kecil. Suaranya Mak Kiah sebab air mata mengalir lesu. Makcik cari tak jumpa. Bertahun-tahun kemudian makcik dengar orang kata dia meninggal dunia dalam kemalangan. Sepanjang hidup makcik hidup dalam penyesalan, jadi apabila bertemu kamu, makcik nampak bayangan dia dalam diri kamu. Mungkin sebab itu makcik sayangkan kamu. Tapi juga sebab itu ketamakan dalam diri makcik bangkit. Makcik nak dapatkan semula apa yang makcik dah hilang, tapi cara yang makcik pilih salah semuanya. Adam berdiam diri, hatinya pedih. Dia menggenggam erat tangan Mak Kiah. Makcik, saya tak salahkan makcik. Saya faham. Mungkin Tuhan akan berikan makcik ketenangan. Dia perlahan-lahan tersenyum, bibirnya bergetar. Terima kasih nak. Adam, makcik takut kamu benci makcik seumur hidup. Kamu tahu tak, bulan-bulan di sisi kamu walaupun palsu adalah masa makcik rasa hidup semula, tapi kalaulah makcik tahu berhenti dulu takkan jadi begini. Suaranya Mak Kiah semakin lemah, dia perlahan-lahan menarik Adam dekat, berbisik, Adam, kamu maafkan makcik ya. Kalau ada kehidupan lain, makcik sanggup jadi ibu kamu untuk tebus semua. Adam menangis memeluk Mak Kiah. Makcik jangan cakap macam tu, saya dah maafkan makcik. Makcik tidurlah, makcik takkan sakit lagi. Dia tersenyum, matanya lembut.
Di luar sana angin bertiup melalui atap zinc membawa bunyi hujan gerimis. Dia perlahan-lahan memejamkan mata, bibirnya masih bergerak-gerak. Anak lelaki makcik, akhirnya makcik dapat lihat kamu senyum lagi. Lalu nafasnya terhenti, suasana tiba-tiba sunyi. Jam dinding berhenti tepat apabila jarum minit menyentuh angka 12 seolah-olah masa turut menunduk di hadapan sebuah jiwa yang baru saja dibebaskan. Adam duduk di situ sangat lama, air mata bercampur dengan bunyi hujan yang menitis. Makcik, mungkin hidup ini saya tak perlukan cinta lagi, saya cuma perlukan orang yang hidup dengan tulus, sudah cukup. Dia mengangkat tangan menutup mata Mak Kiah perlahan seolah-olah takut Mak Kiah terjaga. Di luar langit mula cerah, cahaya subuh yang samar menembusi awan kelabu menerangi wajah Mak Kiah yang tenang dan lapang seolah-olah baru saja melepaskan semua dosa hidup. Pagi esoknya seluruh kawasan Chow Kit gempar apabila mendengar berita Mak Kiah meninggal dunia. Beberapa jiran berkumpul di hadapan pintu rumah, ada yang simpati, ada yang berbisik-bisik kesian dah tua pun tak dapat simpan wang. Ya, dulu dia mewah sangat, akhirnya meninggal di rumah lama. Adam tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam mendirikan meja sembahyang, membeli barang-barang untuk pembakaran kemenyan. Dia melakukan segalanya seorang diri, dari menguruskan jenazah, menempah keranda hingga menulis notis kematian. Dia tidak memanggil sesiapa untuk membantu, tidak meminta jiran, juga tidak memberitahu ibu bapanya. Ini adalah perkara yang perlu saya lakukan untuk makcik. Adam berkata perlahan kepada dirinya sendiri. Petang itu hujan gerimis turun di rumah kecil itu, bau kemenyan menusuk hidung. Di gambar arwah Mak Kiah tersenyum lembut, senyuman yang Adam tidak pernah lihat semasa dia masih hidup. Dia duduk di sisi keranda terpegun, tangannya bergetar menyalakan setiap batang kemenyan, matanya memandang gambar Mak Kiah lama. Seorang makcik jiran menghampiri meletakkan tangan di bahunya. Adam, dia dah banyak susah, sekarang pergi macam ni habislah hutang masa hidup dia pun sayangkan kamu sangat, tahu tak? Adam menundukkan kepala. Ya, saya tahu. Saya tak salahkan makcik. Malam itu Adam tidak tidur. Bunyi hujan di luar bercampur dengan bunyi bacaan Tolkien yang sayu. Dia duduk diam, matanya bengkak merah, dalam fikirannya muncul segalanya. Dari hari pertama bertemu Mak Kiah dalam hujan hingga bulan-bulan bahagia yang singkat lalu, pengkhianatan, kehancuran dan akhirnya kematian. Dia salah memang betul, tapi siapa yang hidup tidak pernah salah? Dia berfikir sendirian. Hari pengebumian, langit cerah. Beberapa orang di kawasan itu datang menghantar. Ada yang datang kerana rasa kemanusiaan, ada yang datang cuma untuk melihat. Apabila keranda dibawa keluar dari lorong, Adam berjalan di belakang memegang gambar arwah, wajahnya tenang luar biasa. Di tengah-tengah orang ramai ada bisikan. Budak tu siapa? Makcik Kiah tu, dengar kata anak angkat, tapi dulu pernah gaduh dengan ibu bapa sebab dia. Ya, hidup ni memang pelik, tapi dia uruskan pengebumian makcik tu dengan baik, baguslah. Mendengar kata-kata itu, Adam hanya perlahan-lahan menundukkan kepala. Dia tidak lagi peduli apa orang kata. Dia tahu dia melakukan perkara yang betul. Apabila keranda diletakkan di liang lahat, Adam melutut, tangannya bergetar menggenggam tanah, suaranya, sebab makcik saya dah bawa makcik pulang, sekarang makcik berehatlah ya. Saya janji saya akan hidup baik, tidak akan biarkan hati saya buta lagi. Dia melepaskan genggaman tanah, sedikit demi sedikit bunyi tanah jatuh bergema berat. Setitik air mata jatuh mengikut meresap ke tanah merah. Petang selepas pengebumian, Adam mengemas rumah. Di atas meja sembahyang asap kemenyan masih berkepul-kepul. Dia memandang gambar arwah Mak Kiah, tersenyum. Makcik, sekarang saya faham. Kadang-kadang kebaikan hati tak cukup untuk menahan seseorang, tapi memaafkan akan membantu kita tenang. Tepat pada saat itu telefonnya berdering, itu ibunya. Adam memandang skrin lama lalu baru mengangkat. Saya dengar ni ibu. Di hujung talian suara Datin Salma sebab. Adam, baliklah nak. Ayah kamu sakit, rindu kamu sangat. Ibu minta maaf sebab dulu marah kamu, asalkan kamu masih hidup ayah ibu tak salahkan apa-apa lagi. Adam menitiskan air mata. Saya pun minta maaf ibu, saya salah, saya akan balik. Datin Salmah menangis teresa-esak. Baliklah nak. Rumah kita sentiasa tunggu kamu. Talian diputus. Adam berdiri kaku. Dia berpaling memandang meja sembahyang buat kali terakhir. Di gambar arwah Mak Kiah, seperti sedang tersenyum. Dia berkata perlahan, makcik saya akan hidup baik supaya makcik tenang. Di luar, cahaya matahari petang memancar melalui atap rumah menyinari bingkai gambar, membuat wajah Mak Kiah kelihatan lembut. Dia menunduk menyalakan sebatang kemenyan lagi lalu melangkah keluar pintu.
Angin petang bertiup perlahan membawa bau kemenyan terbang ke langit oren seperti jiwa yang baru saja dibebaskan dan hati yang sedang belajar untuk bermula semula. Petang itu setelah menyalakan kemenyan terakhir untuk Mak Kiah, Adam mengangkat beg galas lamanya diam-diam meninggalkan lorong kecil itu. Hujan telah reda, jalan-jalan Kuala Lumpur diselaputi lapisan cahaya matahari nipis selepas ribut cahaya memantul pada setiap lopak air yang berkilauan. Dia berjalan jauh lalu menaiki teksi pulang ke rumah tempat dia pernah bersumpah tidak akan kembali. Banglo keluarga Dato' Razak masih berdiri megah di tengah jalan besar, pagar besinya tinggi dan dingin. Adam berhenti di hadapan pagar itu, hatinya dipenuhi emosi bercampur baur rindu, sayang, takut dan malu. Dia mengangkat tangan menekan loceng. Bunyi loceng bergema, seorang pembantu rumah membuka pintu melihat Adam terus terkejut. Cik Adam? Cik Adam, dah balik? Dia perlahan-lahan mengangguk. Mak cik, boleh saya jumpa ibu? Ayah pembantu rumah mengangguk lalu berpaling masuk. Seketika kemudian Datin Salmah dari dalam rumah keluar. Dia berdiri kaku apabila melihat anaknya, badannya kurus kering, wajahnya terbakar matahari, matanya cekung. Adam, dia memanggil perlahan, air mata berlinang. Dia menundukkan kepala, suaranya bergetar, ibu, saya minta maaf. Datin Salmah memeluk anaknya menangis tersesak-esak. Anakku, ibu sangka takkan dapat jumpa kamu lagi. Ibu salahkan kamu tapi ibu sayangkan kamu lebih dari segalanya. Dah balik dah Nina. Mereka berdua berpelukan lama, dia menangis sambil membelai rambut anaknya seperti masa kecil. Kurang sangat berat badan kamu, kesian anakku. Suara Dato' Razak yang dalam kedengaran dari dalam rumah. Jadi kamu dah tahu jalan pulang ke? Adam mendongak. Dato' Razak ayahnya berdiri di ambang pintu, rambutnya lebih banyak uban dari sebelumnya, matanya tidak lagi garang seperti dulu tetapi mengandungi kesedihan yang mendalam. Adam melutut, suaranya sebab ayah, saya tahu saya salah, saya tidak layak jadi anak ayah ibu, tapi benarkan saya minta maaf. Suasana senyap. Dato' Razak berjalan perlahan melihat anaknya menunduk di hadapannya. Selepas seketika barulah dia berkata, kamu tahu tak, hari kamu pergi dulu ayah marah sangat, tapi setiap malam ayah tetap pandang kerusi yang kamu selalu duduk. Ibu kamu pula menangis tak henti-henti. Ayah tak cakap tapi dalam hati ayah rindu kamu sampai gila. Adam menangis tersesak-esak, air mata jatuh di lantai jubin. Ayah, saya bodoh sangat. Saya sangka saya buat betul, tak sangka cuma menyusahkan diri sendiri, menyusahkan ayah ibu. Saya dah tak percaya siapa-siapa lagi, cuma percaya ayah ibu saja. Dato' Razak mengeluh meletakkan tangan di bahu anaknya. Sudahlah, bangunlah nak. Orang muda siapa yang tak pernah salah, yang penting berani kembali. Ayah tak salahkan apa-apa lagi. Datin Salmah berdiri di sisi, air mata mengalir diam-diam. Seluruh keluarga berpelukan di ruang tamu yang luas, tiada kata-kata yang cukup untuk meluahkan bulan-bulan perpisahan. Tetapi kasih sayang masih ada utuh seperti hari pertama. Malam itu Adam duduk di bilik lamanya. Segala-galanya masih sama seperti dulu, meja belajar, lampu, meja gambar keluarga di dinding. Dia membuka almari melihat baju yang pernah ayah berikan masih ada bau lama. Dia perlahan-lahan tersenyum berbisik, saya dah balik ayah ibu. Tiba-tiba matanya terhenti pada sebuah sampul surat di atas meja itu, surat dari ibunya. Di atas sampul surat tertulis, untuk Adam, jika satu hari kamu kembali. Dia bergetar membukanya, di dalamnya hanya ada beberapa baris pendek. Anakku, dimanapun kamu pergi, apapun yang kamu buat, ibu ayah tetap adalah rumah kamu. Orang boleh tinggalkan kamu tapi ibu ayah tidak. Hiduplah dengan tulus, jangan biarkan sesiapa mengubahnya. Adam menggenggam erat kertas itu, air mata kembali mengalir. Ibu, saya faham. Saya akan hidup betul seperti kata ibu. Pagi esoknya apabila cahaya matahari menembusi tingkap, Adam melangkah keluar ke beranda rumah. Dato' Razak sedang menyiram pokok, melihat anaknya dia hanya tersenyum. Hari ni lapang, ikut ayah pergi kerja, ayah perlukan orang bantu di syarikat. Ya, saya akan cuba. Adam menjawab dengan suara tegas. Dato' Razak mengangguk menepuk bahu anaknya, mulakan semula dari awal nak. Semua orang akan tersandung tapi hanya yang berani bangun semula yang benar-benar matang. Adam menunduk, ya saya faham. Ayah. Dari jauh bunyi angin bertiup melalui taman lembut seperti kata maaf. Di langit kota awan secara beransur-ansur menghilang, menampakkan ruang biru yang jernih dalam hati Adam. Satu babak kehidupan telah berakhir, penuh kesedihan tetapi juga penuh pengajaran tentang kemanusiaan, kemaafan dan nilai sebuah kepulangan. Sejak kembali, Adam berubah sepenuhnya. Dia bukan lagi anak muda yang impulsif, buta kerana perasaan.
Setiap pagi Adam bangun awal membantu ayahnya bekerja di syarikat, malam pula membantu ibunya menanam pokok dan memasak. Dato' Razak memandang anaknya yang rajin tidak berkata apa-apa, hanya perlahan-lahan mengangguk. Di matanya kepercayaan telah kembali. Suatu hari semasa makan malam, Datin Salmah bertanya, "Perlahan kamu ada rancangan nak sambung belajar tak? Ibu rasa kamu patut teruskan pelajaran yang terbengkalai." Adam tersenyum. "Ya, saya akan belajar. Tapi kali ni saya nak cari wang sendiri untuk yuran, saya tak nak bergantung pada ibu ayah lagi." Dato' Razak meletakkan penyepit makanan melihat anaknya. "Ayah setuju. Ayah cuma nak kamu hidup dengan beradab, berharga diri, tidak sesat jalan seperti dulu lagi." Adam mengangguk, di matanya bersinar keteguhan. Dia telah faham kebahagiaan bukan terletak pada berapa banyak yang dimiliki, tetapi pada bagaimana dia hidup jujur dengan hati nurani. Suatu petang Adam ditugaskan oleh ayahnya untuk menguruskan projek amal membina rumah untuk orang miskin di daerah pinggir bandar. Dia bersemangat menerima tugas itu bersama kumpulan sukarelawan berlepas. Itu adalah kawasan kampung yang damai dengan jalan tanah merah, barisan pokok pinang yang condong dan rumah-rumah sementara yang sengit di tepi terusan. Apabila kereta baru saja berhenti, Adam bertemu seorang gadis muda berusia sekitar 20 tahun memakai kemeja putih, rambut diikat rapi, matanya bersinar. Dia adalah Nurul, kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat bertanggungjawab untuk kawasan itu. Dia tersenyum lembut. "Abang Adam, ke saya dengar abang pernah belajar ekonomi ni, datang nak bantu kami uruskan bahan ke?" "Ya, betul. Panggil saya Adam saja, jangan segan." Mereka bersalaman. Dalam salam itu ada satu perasaan aneh, hangat dan tulus, tidak seperti apa-apa perasaan yang pernah Adam lalui. Hari-hari berikutnya Adam dan Nurul bekerja bersama, pergi meninjau rumah penduduk, menghantar bahan binaan, mengagihkan makanan kepada kanak-kanak. Malam mereka duduk di beranda minum teh, bercerita tentang kehidupan. Nurul bercerita dia pernah menjadi anak yatim sejak kecil, dibesarkan oleh penduduk kampung, jadi dia ingin melakukan kerja amal untuk membalas budi. Adam diam mendengar, dalam hatinya timbul perasaan yang sukar diungkapkan, separuh simpati separuh kagum. Mungkin ini barulah cinta sejati, bukan cinta buta tetapi keserasian sederhana dan damai. Adam berfikir sendirian. Suatu petang selepas selesai projek, Nurul memberikan Adam sehelai sapu tangan putih, tersenyum ceria. "Terima kasih abang dah bantu kami. Mula-mula jumpa saya sangka abang ni sombong, tak sangka baik hati sangat." Adam ketawa. "Manakala saya mula-mula sangka awak ni garang, tak sangka banyak cakap juga." Kedua-duanya ketawa bersama. Angin bertiup melalui sawah, bau padi baru tersebar di udara. Pada saat itu hati Adam sedikit bergetar. Perasaan yang dia sangka tidak akan dapat dirasai lagi selepas kehilangan. Nurul memandang Adam, matanya lembut. "Abang tahu tak, kadang-kadang orang kena lalui kesilapan barulah belajar cara sayang yang betul." Kata-kata itu membuat Adam terdiam. Dia memandang Nurul, perlahan-lahan mengangguk. "Ya, saya faham, dan mungkin saya dah bersedia untuk bermula semula." Malam itu apabila berpisah, Nurul menyelipkan sekeping kertas kecil ke tangan Adam. "Bila-bila lapang, ingatlah singgah lawat kami ya." Di kertas itu hanya ada beberapa baris, tetapi membuat Adam tersenyum sepanjang jalan pulang. Dia mendongak memandang langit malam yang jernih, ribuan bintang berkelip-kelip. "Mak Cik Kiah," dia berkata, "perlahan Mak Cik, nampak tak, saya dah tahu mencintai lagi, tapi kali ni mencintai orang yang tulus." Hati Mak Cik di atas sana pun sedang tersenyum, dia melangkah pergi, hatinya ringan. Selepas segalanya, Adam telah belajar cara melepaskan masa lalu, mencintai dengan tulus dan menjalani hidup tanpa membiarkan kebaikan hati diambil kesempatan, juga tidak membiarkan kepercayaan hilang. Selepas lawatan kerja amal di kawasan kampung, Adam kembali ke Kuala Lumpur dengan perasaan yang berbeza dalam hatinya. Semua kebencian, kehancuran, kehilangan, semuanya hilang digantikan dengan ketenangan yang sukar diungkapkan. Setiap pagi dia datang ke syarikat membantu ayahnya belajar cara mengendalikan, menguruskan. Petang dia singgah di pusat perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan oleh Nurul, membantu mengajar membaca kepada kanak-kanak jalanan. Kanak-kanak itu sangat menyayangi Adam, setiap seorang memanggilnya Cikgu Adam, berkerumun di sekelilingnya seperti burung kecil. Setiap kali melihat wajah-wajah polos itu, dia teringat akan dirinya beberapa tahun yang lalu, naif, mudah percaya tetapi juga dahagakan kasih sayang. "Mungkin aku diselamatkan adalah untuk menyelamatkan orang lain." Adam berfikir sendirian. Suatu petang di hujung bulan Jun, apabila matahari merah menyala hampir terbenam, Nurul muncul di pusat itu. Dia memakai baju teh putih, rambutnya terurai lembut, wajahnya ceria seperti matahari.
Abang Adam, dia memanggil, suaranya riang. Kami baru dapat tajaan nak buka kelas baru lagi. Saya perlukan orang bantu urus abang. Lapang tak? Adam tersenyum. Lapanglah asalkan kerja dengan awak. Nurul sedikit tersipu-sipu. Abang ni cakap apa, malu sangat. Kedua-duanya saling memandang lalu ketawa. Sejak hari itu, mereka bekerja bersama lebih banyak. Mereka pergi mencari tajaan ke kawasan-kawasan jauh, meninjau, mengagihkan makanan kepada gelandangan. Setiap perjalanan mereka semakin memahami satu sama lain. Nurul melihat pada Adam seorang yang berpengalaman dan mendalam, manakala Adam melihat pada Nurul sifat tulen dan baik hati yang telah lama dia cari. Suatu malam selepas selesai mengagihkan makanan, mereka berdua duduk di tepi sungai memandang kota yang terang benderang. Nurul berkata perlahan, Abang Adam, saya selalu fikir manusia ni betul-betul hidup bila tahu menyayangi orang lain. Adam mengangguk memandang jauh. Saya pernah sayang orang yang salah, pernah hilang segalanya, tapi kerana itu barulah belajar cara sayang yang betul. Saya pernah sangka kebaikan hati itu lemah, sekarang baru faham ia adalah kekuatan. Nurul tersenyum. Saya percaya abang cakap tulus. Abang tahu tak, bila jumpa abang saya rasa saya tak sendirian lagi. Pada saat itu angin sungai bertiup perlahan, rambut Nurul sedikit terbang menyentuh bahu Adam. Dia berpaling, matanya lembut tetapi mendalam. Nurul, terima kasih kerana buat saya percaya pada cinta sekali lagi. Nurul perlahan-lahan mendongak tersenyum sebagai jawapan. Mereka duduk diam mendengar bunyi ombak memukul perlahan, hati kedua-duanya berpadu satu irama damai, hangat dan tulus. Setahun kemudian pusat kebajikan yang diasaskan oleh Adam dan Nurul secara rasmi beroperasi. Papan tanda bertulis Rumah Harapan membantu menjaga kepercayaan. Pada hari perasmian, Datin Salmah dan Dato' Razak turut hadir. Datin Salmah memandang anaknya dan gadis muda di sisinya, matanya berkaca-kaca. Ayah ibu bangga dengan kamu Adam. Dia berkata suaranya sebab. Dato' Razak memegang bahu anaknya perlahan-lahan mengangguk. Kamu dah matang. Nurul berdiri di sisi menunduk hormat. Saya berterima kasih Dato'. Kerana ada Abang Adam, saya baru percaya bahawa kebaikan hati masih ada nilainya dalam hidup. Datin Salmah tersenyum lembut memegang tangan Nurul. Kamu baik sangat, hiduplah dengan beradab bersama, itu adalah cara terbaik untuk berbakti kepada kehidupan. Adam memandang Nurul perlahan-lahan menggenggam tangannya. Cahaya matahari petang menyinari kedua-duanya hangat seperti ucapan selamat dari langit. Dalam hatinya tiba-tiba bergema satu suara yang jauh lembut seperti dari suatu tempat yang sangat tinggi. Adam, kamu dah berjaya, makcik bangga dengan kamu. Dia mendongak, senyuman jelas terukir. Di langit sekumpulan awan berbentuk burung terbang melintas lembut dan tenang seperti roh Makiah akhirnya dapat berehat dengan damai. Rumah Harapan baru beroperasi selama setengah tahun apabila menghadapi masalah besar pertama. Suatu pagi apabila Adam sedang memeriksa buku, kira-kira Nurul terkejut berlari masuk dengan wajah pucat. Abang Adam, ada masalah, wang derma bulan ni dah lesap dari akaun. Adam berdiri mengejut. Apa, kenapa lesap? Siapa yang ada akses? Nurul bergetar. Cuma saya, abang dan Amir, akauntan pusat. Adam mengambil telefon menelefon Amir, tetapi nombor itu di luar kawasan liputan. Dia memandang Nurul, hatinya pedih. Awak dah periksa kamera ke? Nurul mengangguk. Membuka laptop. Skrin menunjukkan rakaman malam. Melihat Amir menyelinap masuk, pejabat mengeluarkan fail lalu memadam data perakaunan. Kedua-duanya terdiam. Nurul terduduk di kerusi, air mata mengalir. Saya percaya dia sangat. Dia juga pernah jadi anak yatim macam saya. Saya fikir dia tulus nak bantu. Adam menggenggam erat tangannya, menarik nafas dalam-dalam. Tak apa hal ni, kita tanggung, kita akan cari jalan untuk bangunkan semula. Tapi Nurul, jangan hilang kepercayaan, kalau awak hilang pusat ni pun akan hilang juga. Kata-kata itu membuat Nurul mendongak. Di mata Adam tidak lagi ada keputusasaan anak muda dahulu, tetapi keberanian seorang yang pernah melalui kehancuran untuk bangkit semula. Keesokan harinya Adam secara proaktif pergi ke balai polis membuat laporan. Walaupun sedih, dia tetap tenang. Apabila ditanya sama ada mahu menyaman Amir atau tidak, Adam hanya berkata, jika dia benar-benar perlukan wang untuk hidup, saya rela memaafkan. Tapi jika dia sengaja menipu, saya mahu dia berdepan dengan akibatnya, supaya tahu kebaikan hati bukan sesuatu untuk diambil kesempatan. Pegawai yang mencatat kenyataan memandangnya mengangguk. Kamu ni memang jarang jumpa. Ramai orang yang ditipu biasanya menyimpan dendam, jarang ada yang masih tenang macam kamu. Adam tersenyum lembut, sebab saya pernah lalui macam tu dulu. Saya faham perasaan itu. Hari-hari berikutnya pusat itu menghadapi krisis.
Ramai yang menarik balik tajaan curiga Rumah Harapan menipu. Ahbal menyiarkan berita tanpa jelas kebenarannya. Nurul menangis keletihan abang, semua usaha kita macam dah sia-sia. Adam memegang tangannya, suaranya tegas. Tidak, kalau kita buat dengan hati, lambat laun akan ada orang faham. Saya tak percaya apa yang dibina dengan kebaikan hati akan mudah runtuh macam tu. Lalu dia menulis satu perkongsian di media sosial menceritakan semula seluruh kejadian disertakan permohonan maaf dan komitmen untuk ketelusan kewangan. Pos itu tersebar luas, ribuan komen menyokong orang yang tulus, tak takut susah, siapa pun boleh dikhianati tapi yang berani bangkit semula yang patut dihargai. Secara beransur-ansur penyumbang kembali, beberapa syarikat kecil terus menaja, ada yang pernah curiga turut menghantar ucapan maaf. Suatu petang apabila pusat itu beroperasi semula, Nurul membawa Adam sebuah sampul surat. Abang tengok ni, polis dah tangkap Amir. Dia mengaku dihasut orang lain, dijanjikan wang kalau dapat ambil fail kewangan kita. Adam membuka sampul surat. Selepas membaca dia hanya mengeluh perlahan. Kesian, cuma kerana miskin sampai buta mata, saya maafkan dia, anggap saja sebagai satu pengajaran. Nurul memandangnya, matanya berkaca-kaca. Abang memang orang yang paling kuat hatinya yang pernah saya jumpa. Adam tersenyum ikhlas. Bukan kuat, cuma saya faham dendam takkan bantu kita pergi jauh, cuma belas kasihan yang akan buat orang tenang. Malam itu pusat itu kembali riuh, bunyi kanak-kanak ketawa riang di seluruh halaman. Nurul berdiri di sisi Adam memandang kanak-kanak bermain di bawah cahaya lampu kuning. Abang Adam, saya rasa Mak Kiah di atas sana mesti tersenyum gembira. Adam perlahan-lahan mengangguk. Saya percaya begitu sebab dia pernah salah, tapi kerana dia saya tahu mana yang betul. Nurul menyandarkan kepala di bahu Adam berkata perlahan, terima kasih abang, tak putus asa. Kerana abang saya percaya bahawa kebaikan hati masih ada tempatnya dalam hidup. Adam memandang ke langit malam yang bertaburan bintang. Terima kasih awak datang tepat pada masanya, buat saya faham cinta bukan buta tapi adalah bersama melalui badai. Dari jauh bunyi kanak-kanak melaungkan lagu Nusantara Bersatu. Suara nyanyian yang jernih bergema di tengah kota yang terang benderang seperti lagu kemenangan untuk mereka yang tahu bangkit selepas kehancuran, berani mencintai, berani percaya, berani hidup dengan beradab. 2 tahun selepas peristiwa di Rumah Harapan, kehidupan Adam dan Nurul secara beransur-ansur stabil. Pusat itu semakin berkembang, membantu ratusan kanak-kanak pergi ke sekolah, ramai warga emas yang hidup sendirian mempunyai tempat berteduh. Setiap hari Adam masih datang bekerja, mengajar kanak-kanak, membaca, membimbing mereka menanam sayur, memasak. Nurul pula bertanggungjawab menguruskan dan mencari tajaan. Mereka bersama-sama melakukan segalanya dengan sederhana, senyap tetapi bahagia. Suatu petang musim luruh apabila cahaya matahari petang menyinari seluruh halaman, Nurul sedang menulis laporan apabila Adam menghampiri tangan memegang sekat bunga liar. Awak suka bunga liar kan? Dia bertanya, suaranya lembut seperti angin. Nurul mendongak tersenyum. Ya, sebab bunga liar cuma perlukan matahari untuk mekar, tak perlukan kemewahan. Adam memandangnya, matanya dalam dan damai. Saya pun begitu. Saya pernah buta, kerana perkara-perkara duniawi, sekarang cuma perlukan seorang yang faham saya, pergi bersama saya hingga akhir hayat sudah cukup. Nurul memandangnya, matanya sedikit redup lalu bersinar ceria. Abang ni cakap apa tu? Adam melutut, membuka di tangannya sebentuk cincin kecil yang diperbuat daripada cek. Saya tak ada apa-apa yang berharga, cuma ada hati yang tulus. Saya nak bina rumah bersama awak, bukan hanya rumah harapan untuk orang lain tetapi rumah kita berdua. Nurul menutup mulutnya, air mata berlinang. Abang Adam, abang memang bodoh tapi saya setuju. Kanak-kanak yang sedang bermain berdekatan bersorak. Cik Nurul kahwin dengan Cikgu Adam. Cik Nurul kahwin dengan Cikgu Adam. Bunyi ketawa bergema di seluruh halaman bercampur dengan angin petang membuat seluruh suasana menjadi hangat luar biasa. Perkahwinan Adam dan Nurul berlangsung sebulan kemudian. Tepat di perkarangan pusat itu tiada dewan perkahwinan, tiada gaun perkahwinan yang rumit, cuma barisan meja dan kerusi buluh bunga kertas dan senyuman yang tulus. Datin Salmah memegang tangan anaknya, matanya berkaca-kaca. Ayah, ibu tak berani impikan hari ni. Anakku, kamu bahagia begini, ibu dah puas hati. Dato' Razak pula ketawa kecil menepuk bahu Adam. Kamu pilih orang yang betul, Adam. Dia ada pandangan mata macam ibu kamu masa muda dulu, lembut tapi teguh. Nurul perlahan-lahan menunduk memberi salam. Saya berterima kasih Dato' Datin, saya akan sayangkan Adam dengan sepenuh hati, seperti dia sayangkan saya. Sepanjang petang cahaya matahari menyinari halaman, bunyi ketawa riang.
Mereka yang pernah dibantu oleh pusat itu semua datang hadir. Semua gembira kerana perkahwinan itu bukan hanya untuk dua orang tetapi adalah simbol kepercayaan bahawa orang yang pernah menderita masih boleh menemui kebahagiaan. Apabila majlis selesai, Adam dan Nurul bersama-sama duduk di tangga di hadapan halaman. Memandang deretan lampu yang berkelip-kelip tergantung di langit, Nurul berkata perlahan, "Abang masih ingat, Makcik Kiah tak?" Adam mengangguk tersenyum. "Ingatlah, kalau tak ada Makcik mungkin saya takkan ada hari ni." Nurul menyandarkan kepala di bahunya. "Saya percaya dia sedang memandang abang dari atas sana, melihat abang bahagia dan tenang." Adam menggenggam lembut tangan Nurul, suaranya dalam dan hangat. "Mungkin dia pun sedang tersenyum. Hidup ni walau banyak kesilapan, asalkan sekali saja tahu mencintai dengan tulus sudah cukup berharga." Mereka duduk diam, angin malam bertiup melalui deretan pokok membawa bau bunga kertas yang harum. Di langit bintang-bintang berkelip-kelip seperti cahaya rumah harapan yang mereka bina bersama, menerangi hati-hati yang pernah sesat mencari jalan pulang. Kisah Adam dan Mak Kiah berakhir dalam cahaya kemaafan dan kemanusiaan. Dari seorang anak muda yang buta percaya pada sejenis cinta yang songsang, Adam telah melalui kesedihan yang tidak terbayangkan, dikhianati, hilang kepercayaan, terluka, lalu secara beransur-ansur belajar melihat kehidupan dengan hati yang tahu menyayangi dan tahu memaafkan. Manakala Mak Kiah, wanita miskin yang pernah membiarkan ketamakan memimpinnya, akhirnya menyedari bahawa kemewahan, kemiskinan, kekayaan semuanya tidak bermakna jika manusia kehilangan hati nurani dan adab. Kehidupan pada dasarnya adalah rangkaian pelajaran. Ada pelajaran yang perlu dibayar dengan wang, ada pelajaran yang perlu dibayar dengan air mata. Tetapi pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran tentang hati manusia. Mak Kiah telah kehilangan segalanya, tetapi tepat pada saat-saat terakhir hidupnya dia mendapat sesuatu yang paling berharga, kemaafan. Adam, orang yang pernah diambil kesempatan, masih memilih untuk membantunya bangkit menjaganya sehingga saat-saat terakhir. Kerana Adam faham memaafkan tidak membuat kita lemah tetapi membuat kita lebih kuat daripada sesiapa pun. Dari situ Adam hidup dengan hati yang berbeza. Tidak lagi mengejar kemewahan, tidak lagi mencari cinta buta tetapi percaya pada manusia yang tulus, perasaan yang sejati. Dia membina rumah harapan, tempat yang menampung nasib-nasib yang sesat, tempat manusia dihangatkan dengan kebaikan hati bukan dengan material. Dan di tempat itu juga Adam menemui Nurul, gadis yang berhati seperti cahaya pagi, membantunya percaya pada cinta sekali lagi. Cinta antara mereka tidak bising, tidak mewah tetapi tulus, sederhana dan dipenuhi dengan nilai kemanusiaan yang kedua-duanya pernah kehilangan dalam hidup.